Mic putih tu. Kejap guys Kalau tak semua diam jap. Semua diam jap. Okey, Azan cakap. Okey, korang dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Saya nak minta tolong korang reply. Dengar ke tak dengar? Mic tak hidup, mic tak connect. Mic tak function. Dengar dia cakap dengar. Okey, background sound music. Okey. Okey. Okey, kita dah minta silent on set, kita dah buat rule, siapa bercakap bayar 5,000 dekat saya malam ni juga. Okey, dengar cantik, mantap. Okey, Mami kita sambung Mami. Okey. Kita nak sambung Mami. Okey, untuk yang ni kat mana tak bilang aku dah. Mami, saya rasa kan kita cakap banyak-banyak tak kita kena buka beg kuning. Okey. Sebab dia orang ni dah tahu. Terima kasih. Dia orang dah tahu tapi dia orang tak tahu nak beli kat mana. Okey, boleh ke kita buka beg kuning ni? Saya rasa boleh Mami, tak ada masalah. Emin boleh buka beg kuning tak ni? Dah get ready ke belum? 8 minit lagi. 8 minit lagi. Okey, 8 minit lagi. Share. Faham. Tolong share, like. Share. Azan nak berapa? Orang like baru kita buka beg kuning? Sekarang berapa like? Berapa like? Sekarang ada 200,000 like. Saya nak minta 500,000 like. 500,000 like, kita buka beg kuning untuk produk-produk yang kita dah borak tadi. Ya. Kita nak bagi korang try benda ni. Aku tahu korang mesti dah rasa macam, aku nak beli. Dia cakap banyak lah, aku nak beli. Faham. Tapi minta tolong tap screen sampai 500k like. Dan saya nak tahu diorang ni nak ke tak nak. Jadi korang kena komen nak. Hantarkan most send tu, saya nak most send 500. 500 nak. Kita jumpa 500 nak. Korang spam dulu. Spam dulu. Cepat. Barulah Mami Ayah buka beg kuning. Okey, dekat saya juga boleh spam nak nanti orang buka serentak semua. Betul, barulah. Saya nampak dah ada tekan tu. Betul. Baru 200. Okey, like dah nak 500,000. Mami ready Harga malam ni kalau dah dengan Hazan Mami. Harga Mami tak boleh jual harga Mami lah, kena jual ikut saya punya harga lah. Ada package kan ya? Ada package Hazan lagi. Sabar yang tu. Tetapi sebelum tu orang kena tahu ada satu lagi produk yang memang beribu-ribu dah Mami beli. Okey, faham? Tak pernah produk lain keluar benda ni. Orang lain tak pernah keluarkan produk ni. Mami keluar kan? Sebab apa? Sama macam skincare kan ada serum, tapi serum kat Cik Bunga dengan Cik Apple Kembar. Tahu apa tu? Okey, saya tak tahu. Eji, bagus Eji tak tahu. Saya tak tahu. Tapi Eji juga ada kembar. Ada kembar juga? Ya ada kembar. Oh ya? Iyalah. Siapa? Maksudnya kembar tu pun boleh juga? Ya, kembar tu boleh. Yang kembar seorang lagi tu boleh pakai. Maksudnya benda ni lelaki pun boleh juga. Kata kembar seorang lagi? Kembar seorang lagi waktu siapa? Awak ni Mama Ilang gitu. Kita ingat apa tadi? Ya, kembar kan perempuan. Ya. Semua dia pakai. Ya, okey. Kembar mak kita boleh. Boleh. Ya, betul. Okey, sekarang saya nak tengok. Okey, like kita dah sampai berapa tu? Okey, like kita dah lebih tak? Dah lebih. Okey, dah lebih. Okey, tapi tadi kita tak cerita pasal serum lagi. Sebab first kita nak buat serum. Okey. Serum kita untuk Cik Bunga dengan Cik Apple Kembar kita. Kalau Cik Apple Kembar tak cantik, Mami tak cantik ataupun gelap, boleh cantik balik untuk Cik Apple Kembar Cik Apple Kembar yang sini sini. Ini cantik balik. Cantik mendongak. Sombong. Macam LCC sombong. Macam apa sombong. Sombong. Lepas tu kalau untuk Cik Bunga, sihat, cerah. Alhamdulillah keputihan. Yang ni tak apa. Keputihan hilang. Hilang. Itu yang best. Cantik balik nanti Cik Bunga sihat. Okey. 500 dah Zan. Okey. Okey. Mosen dah. Lebih kak 800 kak orang nak. Tak sejuta. Okey, maksudnya dah 800. Maksudnya Mami Ayah kena bagi sekarang. Ya. Maksudnya Mami Ayah kena bagi sekarang dan harga Rahmah punya. Boleh ke bagi sekarang? Boleh ke? Cepatlah, viewer saya menunggu ni. Merentan ni. Ya. Okey. So kita nak buka yang mana dulu? Kita nak buka mana dulu? Okey. Kita buka yang mana Kita nak buka yang mana dulu? Kita buka. Saya rasa lah kak kita nak buka yang mana dulu Emin First buka step yang mana kak. dulu? First step. Satu serum dulu. Okey, kita buka serum dulu. Serum boleh dulu. Tak? Sebab Okey. serum ni memang ramai yang dah minta dah Azam. Memang ramai. Jadi tu kita buka serum dulu boleh ke tak? Boleh. Yang ni kan serum? Yes, Yes. serum. Okey. Kita nak buka serum dulu.
Dan ramai yang nak. Kak, dah nak 1,000 lebih kak orang nak. Mana nak orang 1,000 Nampak lebih. tu. 989 kak yang komen nak. Soalan ni bilang tak. Akak, cepat. Jangan cakap okay. Orang, saya pun marah ni. Akak pilih macam itu. Okey. Akak jangan ikat Kak Comel, saya tak berani marah Kak. Okey Kak. Okey, sambung. Alright. Okey, so dah boleh buka ke belum ni? Dah boleh buka ke? Admin. Belum. Admin dah boleh buka ke admin? Okey, semua taruh Sekejap, dah. Okey, sekejap katanya. Okey, share lagi please. Ya, betul. Share. Kita nak bagi special memang ambil masa sikit guys. Betul. Kita nak bagi harga terbaik untuk viewers semua dekat sini. Kita kena AG viewers saya. Yes. Kena set up elok-elok supaya semua orang dapat. Betul. Supaya tak ada siapa pun yang tak sempat nak check out malam ni. Ya, betul. Okey, cepat. Okey. Okay, ready? Are you ready? Admin. Tadi 8 minit. Oh, 8 minit. 5 minit. 5 minit. 5 minit sikit. Hasan. Okey lah, sementara 5 minit ni lah. Awal memang jackpot tak guna skrip tu. Siapa yang terawal memang jackpot ni. Lagi kita nak buka. Okey, siapa yang terawal memang jackpot. Saya Kak Mami. Saya dah lama tak kena jackpot. Last sekali masa tu nombor 8787 Mami. Kena jackpot masa tu Mami. Kali ni ada jackpot lagi Mami Cantik Mami. Jackpot ni yang kita nak tahu ni Mami. Serum untuk apa Mami? Ada orang tanya serum untuk apa? Okey, serum tu untuk cek apple kembar. Ya. Elok, cantik, cerah, mendongak. Cek bunga pun boleh. Serum ni 2 dalam 1 boleh pakai. Betul. Sebab dia serum ni macam baja dekat cek bunga dengan cek berkembang. Dia macam ibarat kita pakai pencuci muka kan. Lepas tu kena ada pelembab serum. Itulah serum tu generate cell yang baru, bagus untuk kita punya. Cek berkembang dengan cek bunga kita panggil lah. Kiranya cek bunga tu akan mendongak lah. Cek bunga tak belum. Cek apple. Cek apple belum. Kita yang dengar pun kita faham. Jangan lain bahaya kau. Cek bunga tak boleh mendongak je. Cek bunga tu yang bunga. Cek bunga lah mana dongak tak baik. Cek bunga. Cek bunga dah kuncup-kuncup. Salah je. Tapi boleh mendongak lah kalau dia sombong dia dah cantik. Oh, dia belagak lah. Okey. Ayam kepuk tu. Okey. Boleh comel balik. Okey. Orang kata bunga tu segar. Okey, faham? Faham tak faham tapi faham. Macam tu. Tapi kena cuci dulu. Pakai kuncup belian. Okey. Nama dia kuncup kuncup. Lepas tu bawa pakai serum. Lepas dah cuci baru pakai serum, jangan basuh. Step nombor 1, step nombor 2. Ya. Pencuci serum. Nak teratur yang cantik, nak jadi apa sih anak darah. Pakai ni pagi dan malam minum. Oh, ini boleh minum? Ni minum lah, jangan pakai tu. Yang ini sapu-sapu ni minum? Ya, betul. Yang makan mana yang makan? Yang ni. Yang ni minum? Okey. Senang je. Ini nama dia jus Teja. Yes, ini serum ada 3 perisa. Ini Kak, Mami. Saya nak bagi Kak ke Mami sebab saya tak tahu. Dua-dua boleh. Okey, baby. Okey. Okey, baby. Mami, kiranya dapatkan 3 ni. Ialah satu set kelengkapan wanita lah. Betul. Kelengkapan penjagaan wanita. Penjagaan kita. Faham luaran dan dalaman. Yes. Okey. Mami nak cerita apa pasal serum tadi, Mami? Okey, serum ni macam yang saya cakap tadi. Okey. Okey, Mami nak cakap kat sini ya. Pakai ni kena rajin. Satu kali sapu je satu titik 2 titik dekat cek bunga. Cek apple kembar 5 titis. Urut. Itu sahaja. Oh, kena urut. Urut sendiri Mami, urut sendiri. Habis tu? Okey, faham. Tapi boleh. Habis tu? Next. Okay, next. Rasanya orang lain boleh urut tak? Okey. Kalau orang dah nikah boleh Boleh Pak lah. Abu urut. Pak Abu urut. Alright. Tengok Pak lain Pak lain jangan. Tapi tadi ada soalan tanya kat Ayah. Boleh ke yang ibu menyusu Boleh. memakannya? Ibu menyusu boleh, ibu dalam pantang boleh. Okey, nak bagi tahu kat sini. okey. Apa yang Okey. special sampai beribu-ribu, berpuluh ribu dah kita jual. Sebabnya sebab natural. Dalam ni ada minyak kelapa darah, minyak raja kayu, rempah ratus, essential oil pure. Tidak ada bahan sintetik dan juga kimia. Dia tu boleh untuk untuk ibu menyusu, ibu dalam pantang, ibu mengandung semua boleh. I see. Yes. Faham. Okey. Gitu. Okey. Ya, saya nak tanya admin, dah boleh buka beg kuning ke? Lah, pentas dah ni. Dah ramai. Yang kuning dah buka, tapi jangan kita nak bagi harga special. Sekarang ni harga RM39. Bang, kena cepat bang sebab viewer saya semua dah merajuk bang. Dah mula keluar daripada live ni bang. Merentan dah tu.
Tadi sedap bang, sekarang dah kurang sedap ni bang. Beg kuning tak ada. Baik cepat. Baik cepat. Baik cepat. Saya tak gurau ni. Cepat. Beg kuning dah ada, okey. Siram strawberry dulu kan. Okey. Okey, siram strawberry. Sekarang berapa? Dia nanti showcase 39. Okey, sekarang adalah Okey. Okey. Ready? Kita nak bagi Okey. orang. Okey, go. Alright. Okey. 3. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Cepat dapat. Buka beg kuning. Harga asal berapa? Harga asal berapa? Refresh daripada 39 kita bagi 19 10 sen. Okey, refresh guys. Refresh harga sekarang. Cepat. Harga asal RM39.90. Harga terkini, harga sekarang dalam live sahaja RM19.90 sahaja. Orang dapat siram dia. Kak Yaya tak pernah bagi harga semurah ni. Tak pernah bagi harga semurah ni dalam live ni je. Yes. Okey. Dalam live ni je. Cantik. Cepat. Okey. Cepat. Keluar masuk balik kalau tak boleh keluar masuk balik baik. Betul. Keluar masuk balik live, tengok balik. Tengok balik. Yes. Okey. Refresh. Nak combo sekali, sabar, relax dulu, relax dulu. Combo kita ada, Dek. Okey, combo ada tak? Once Combo by ada. one. Kita bagi. Okey, untuk view saya pun sama. Korang refresh Betul. balik, kita dapatkan harga combo ini. Betul. Okey, harga asal RM39.90. Korang akan dapat satu siram. Siram ni untuk penjagaan wanita, penjagaan dalaman dan luaran wanita, geng. Okey, korang faham tak? Ni harga sebelum ni RM39, sekarang nak bagi korang RM19.90 sahaja. Yes, boleh pakai 2 minggu. 2 minggu dah. Sangat bagus. Walaupun botol dia kecil, botol dia macam ni Botol dia kalau macam korang ni. nak tahu, Okey, botol kita dia macam ni. Okay, kita boleh tak Betul. tunjuk? Kita tunjuk. Boleh. Okey, macam ni nampak Okey. ni botol ni. Okey, dia pakai terus menyerap minyak kelapa darah ya. Banyak juga ni kat drop dia. Banyak. Sebab tu akak cakap ambil 1-2 titis saja untuk Cik Bunga. Untuk Okey. Cik Apple Kembar 5 titis. Alright. Pagi dan Betul. malam. Singapura Okey? boleh hantar tak? Singapura boleh hantar tak? Singapura tak boleh hantar kan? Dekat sini tak boleh lah. Tak boleh lah hantar kat sini. Alah, Singapura tak boleh Ya. lah. Cara guna kak? Bagi tahu sikit cara guna Cara siram guna ni. untuk apa? Mami, komen kat bawah nak pakai untuk apa? Cik Bunga atau Cik apa? Betul. Kalau Cik apa Kembar, okey komen dulu. Komen dulu. Nak untuk Cik Bunga ke Cik apa? Okey. Cik Bunga ke Cik apa? Komen sikit. Alright, dan beli. Thank you. Yang mana Terima dah dan kasih. beli, terima kasih. Okey, nak combo sekali pencuci. Kejap lagi. Boleh, Kalau boleh. nak combo, kena stay dalam live. Kena tengok live ni lagi. buka package Hazan. Yang mana dapat satu serum ni, free satu serum, B-wash dengan tudung. Okey dah. Okey. Sekarang Alright. ni ramai yang minta combo. Ramai yang kita minta. nak buka package untuk Hazan punya. Ini dia, ini kali ialah Kena harga Hazan saya. kita bagi. Harga saya kan. Akak tak boleh say no Okey. Akak tak boleh nak cakap apa-apa Yes. Okey. Saya nak bagi viewer saya, tapi saya nak pancing diorang kejap. Saya nak tengok diorang nak ke tak nak. Okey. Walaupun saya tahu diorang support saya, tapi kita tetap nak tahu juga pendapat diorang. Diorang nak ke tak nak. Baik. Kalau korang betul-betul nak set Hazan bagi belanja punya, Wow. korang kena komen nak. Saya nak 200 nak. Saya nak 200 mosen nak dekat akaun saya sahaja. 200. Ramai yang nak, saya bagi korang harga belanja. Saya bagi harga korang harga belanja set Hazan punya. Relax je. Cepat. Kau tahu aku dengan Cepat. founder Malaysia macam mana kan? Aku cakap harga ni, founder kena ikut aku. Betul. Ya, betul. Kak Yaya terkunci mulutnya. Kediam. Ya, founder ikut cakap aku. Malas je. Diam, tak bagi tak apa. Okay. Alright. Nak okey kak? Dah 200. Okey. Dah 200. Okey, dah 200, dah lebih. Okey. Okey, sekarang kita nak bagi package Hazan. Package Hazan. Apa yang Saya nak bagi akak yang okey, ni memang wajib lah kan? dua ni memang dapat. Dua ni memang wajib. Okey. Tapi untuk Azhar ada special. Okey. Special Kak Yaya bagi oleh Saya- manis-manis untuk Azhar. Manis-manis, siapa yang beli dekat Azhar manis-manis? Okey, Apa? kak. Nah, saya nak ni. Saya nak orang beli set saya, dia beli dua ni kan? Tapi dia orang dapat ni lagi. Dapat ni. Nah, dapat ni free. Dapat 2 serum. Ya, beli dua harga ni tapi dia orang dapat ni. Dan saya nampak tudung kat situ. Bila saya dah nampak tudung, saya nak dia orang dapat tudung sekali. Nak juga tudung? Ya. Boleh. Masalah dia ini Hazan kena kira. Betul lah. Boleh. Jangan tarik-tarik balik Okey. Semua dah saksi ni. Tapi mesti kena beli. Semua kena beli kena beli. Semua kena beli. Okey, korang. Aku bagi korang macam gini Korang beli harga ini dengan harga ni je.
Tapi korang akan dapat dalam parcel yang sampai kat rumah korang nanti ini sekali. Korang akan dapat 2 serum, 1 pencuci dan 1 tudung random. Tapi tudung bukan cikai-cikai punya tudung. Wow. Tudung chiffon kan? Chiffon. Tudung kain chiffon. Bawal. Tak, tudung bawal yang ada design dia kat sini. Bukan tudung biasa-biasa, buat tambah-tambah tudung korang dalam rak almari korang tu. Jadi korang akan dapat 4 item dalam 2 harga. Okey, betul tak Alright. Okey. Ni? Okey. 1, 2, 3, berapa ni? 1, Warna 2, banyak 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Tujuh warna. Okey. Warna ada banyak. Akan dipilih secara rawak lah kan? Saya pilih kan? AJ pilih kan? Ya, nasib lah kau Habislah AJ kalau Saya kan pandai memilih. Jangan risau. AJ pula fashion macam mana? Saya pula macam mana? Hari ni pakai baju kelawar pula. So hari ni saya akan pilihkan untuk korang. Okey. So, kalau korang beli harga 2 ni, korang akan dapat 4 barang kan? Itu yang bestnya set Hazan. Tapi, bila nak buka ni? Bila nak buka beg kuning saya punya set ni? Ada dah buka ke belum? Dah buka ke belum? Dah buka, dah ada. Dah ada. Dah buka. So, dia orang boleh tekan beg kuning kan ni? Boleh. Okey. Dapatkan combo ni. Yes. Korang, set Hazan dah buka beg kuning dah weh. Set Hazan dah buka beg kuning. Sekarang korang tengok harga asal berapa kat 2 ni? Harga asal dia RM299, 60 sen. Okey. Sekarang harga RM69, 90 sen. Dapat 4 barang tadi? Dapat 4 barang. 4 Okey. barang termasuk 1 tudung. Alright, harga asal Okey. RM99.90 betul? Betul. Untuk 2 barang ni, tapi harga hari ni pada malam ini saja dalam live saya sahaja. Ini 2 barang kita bagi RM69.90. Betul. Dapat lagi 1 free. Yang ni tak payah bayar dah, tak payah bayar. Dapat 2, dapat 1, dapat tudung. 1 tudung. Tudung. Tapi tudung ni warna dia random. Warna random. Mana-mana tudung warna semua cantik dekat awak. Saya tahu Betul. awak memang orangnya lawa. Pakai apa pun cantik. Okey? Jadi kau akan dapat 4 barang dalam satu parcel, 2 harga je. Harga 2, 4 barang. Itu yang best tu. Kita nak bagi tahu benda tu. Jadi korang boleh tengok, check beg kuning korang sekarang, check out sekarang, jangan add to cart. Sebab kalau add to cart, harga kat luar dah tak ada dah kan? Betul. Yeah. Kalau itu cash, Set tak Hazan. beli terus tak dapat. Betul. Produk untuk apa? Okey, produk untuk apa kita minta tolong Mami Ayah bagi tahu. Ini produk untuk apa? Yang mana satu? Okey, sirup. 2 ni Kak. Okey. Okey, sirup ni untuk cek apple kembar dengan cek bunga. Dua-dua. Cek apple Betul. kembar dengan cek bunga. So kalau untuk cek apple kembar, kita tak boleh nak cakap sangat clear kat sini lah Azal Okey, cek apple kembar ni apa? Cek apple kembar ni bagi atas kita untuk mendongak dan curahkan balik. Betul. Okey, untuk bahagian bawah pula, kita panggil cek bunga. Cik Bunga. Bunga tu kan cantik. Okey. Nak cerah, nak syendai, nak bersih, nak hilang keputihan, kena pakai sirup dan kuncup belian. Kuncup belian ni kena pakai kena cuci. Gitu. Yang mana baru masuk live, yang tak tahu ini produk apa, basically lah, ini saya bagi tahu bahasa-bahasa sangat general lah. Ini ialah produk penjagaan dalaman dan luaran seorang wanita. Untuk Cik Bunga dan Cik Apple berkembar kita. Jadi bila pakai mendalah ni, maksudnya korang ni orang yang care pasal diri sendiri. Sayang diri sendiri. Betul, sayang kebersihan diri sendiri. Jadi inilah ikhtiarnya kepada akak-akak yang mana umur dah lanjut, yang mana dah mati kutu tak tahu macam mana nak buat ni, macam mana nak jaga kebersihan ni, tak tahu nak guna produk apa. Boleh cuba produk daripada Mami Ayah, produk ni. Ada serum dan ada pencucinya. Dulu dua harga ni RM99.90. Tapi dalam live ni saja set Hazan harga dah jadi RM69.90. Betul. Dapat satu lagi Hazan. Ya, bukan sekadar dapat dua. Bayar RM69 korang akan dapat lagi satu serum ni free. Yes, betul. Dan mana-mana tudung dekat sini korang akan dapat secara random. Warna macam-macam. Ada tudung chiffon, bawal. Korang akan dapat. Mana-mana warna ni random. AJ akan pilih untuk korang. Saya pegangkan. Iya, AJ akan pilih kan? Ya, saya pilih kan? Dengan cerita AJ yang akan parcelkan semua tu. Betul. Semua AJ Function hantar. saya macam tu lah. Ya, betul. Yang akan hantar naik motor apa semua pun AJ dekat rumah masing-masing. Baik, nanti ditunggu. Betul. Awak nanti ditunggu. Okey, jadi dalam live ni sahaja. Harga nak drop macam ni susah betul, Mami? Betul. Jarang harga dapat murah macam ni. Harga Dapat susah, Mami. pula. Lepas tu dapat satu lagi serum kat yang bagi. Serum ni kena pakai lebih sikit lah. Kalau nak kata jadi tu Azhar, dia kena 7 ke 14 hari insya-Allah.
Nampak secara lah konsisten. perubahan. Yes. Secara konsisten. Betul. Betul, semua produk dalam dunia ni memang kena secara konsisten. Tak ada yang Betul. pakai sekali gosok-gosok terus jadi guys. Betul, Tak, dia kena itu konsisten. iya betul. Lepas Tudung tu- bidang berapa tu? Kejap Mami. Tudung bidang standard guys. Aku Tapi nak tahu bidang pula. ya, bidang ni saya rasa ni bidang engineering. Ni bidang artistik. Ya, bidang artistik lah. Saya rasa bidang engineering. Tak ada lah geng. Okey, ini tudung bawal biasa. Tapi dia kain chiffon sedap. Dan warna ada macam-macam. Cuma random lah korang akan dapat warna apa. Tapi dia memang tudung standard je. Tudung standard. Saiz bidang 45 lah. Kita nak bagi Bidang free 45. je. Okey, kita nak bagi kita free bagi je. sedekah. Ya. Kita panggil sedekah. Ya, betul. Oh, sedekah. Sedekah. Ya. Okey, dan order. Terima kasih. Yang mana dah dan order boleh komen dan order, bagi tahu kita orang korang dapat harga berapa. Kalau dapat korang harga pandai berapa? kena voucher dia pun kena voucher. Ya, lupa nak cakap. Okey, Mami minta ya. maaf. Yok kalau beli ada voucher. Hari ni Ya. live dengan Azan 18% voucher. Dapat voucher, Banyak dapat ni. 18% lagi tolak. So untung. Sebab tu Kak Yaya nak tanya siapa yang dapat harga murah. So daripada Ya. RM60 tu. Dapat berapa? Dapat berapa Kak, lagi murah? bawah RM50 harga kak dia dapat. Sekarang tengah drop. Kita main yang murah RM5 ni season tu. Okey. Untuk 10 orang je. Okey. Nanti dah Okay. sold out. Kita main yang main balik. Kita buang beg kuning kan, kita buang beg kuning. Okey. Okey guys. Okey, kita nak buang beg kuning tadi. Kita nak reserve kejap set Azan tu sebab set Azan tu terlalu padu. Terlalu orang kata pemurah sangat lah Mami. Betul. Orang kata takut tak ada untung lah Mami. Azan yang watermelon. Okey. Alright. Kita tutup kejap set Azan. Okay. Sebab saya dah mula risau Mami berniaga tak ada untung ni Mami. Hai. Saya dah mula risau dah. Saya dah tak boleh belah dah benda ni. Okey. Alright. So, sekarang kita nak buka apa Mami? Okey, sekarang kita ada special kat My Mami. Yang penting Mami kena maintain tap screen untuk Azan ni. Okey Azan, Okey. letak dulu berapa nak like, share and view sebab kita nak bagi harga RM5 untuk Oi! serum. RM5 untuk serum. Okey. RM5 untuk serum. Kalau saya jadi viewer saya pun gembira RM5. Okey. Tapi kena gebuk sikit lah. Dia kena gebuk lah. Sebab ada terhad. Yang ni terhad. Terhad. Okey. Alright geng. Admin bisik tepi dekat mic. Ya. Admin tu kita Biasalah, bayar. bisik-bisik sayang. Ya, memang kita bayar dia untuk bisik-bisik supaya korang alert. Macam suara siapa tu? Okey. Admin tu semua gimmick. Admin semua gimmick. Okey geng. Sekarang ni saya nak minta korang 1.4 million like. Boleh? Naikkan satu angka je lagi belakang. 1.4 million dan 200 nak untuk Mami buka RM5 punya harga. Item apa kita tak tahu tapi RM5 punya harga. Ya, nak bagi RM5. Iya, yang mana? Okey. Untuk serum tapi terhad untuk berapa orang? Berapa orang Kak nak bagi? Nak bagi 10. Mami 10 orang. 10. Naik sikit. Naik sikit ke? lah. Naik sikit. Nak berapa? You orang cakap nak Mami berapa? ramai Mami. 4,000 orang ni kalau dikumpul kat sini Mami. Ramai Mami 10 orang Kan? berebut nanti. Kan? Nak berapa? Mami Nak berapa? naikkanlah. Korang nak berapa lah? Item tu nak berapa lah? Mami open berapa kan? Korang nak berapa? Korang nak berapa? 100. Pujuklah sikit. 50 orang 100. Pujuklah sikit. Nak berapa? Pujuklah sikit. Pujuk sikit. Nak berapa tu? Nak berapa? Korang nak berapa? Minta tolong bagi tahu Iqmal dengan Najla saya tengah berniaga. Jangan ibat-ibat. Kalau rindu sleep call cakap dengan Iqmal. Kalau rindu sleep call malam ni sleep call. Okey. Alright, korang dia nak 100 lah, mesti nak 100. Mami 100 dah kat 5. Ya Allah. Mami dengar 100 dah kat 5. Bagi 3. 3 tu masa kita lah. Keuntungan kan, payment apa semua. Okey, bagi. Mahal Mami, untung Mami. Buka 100 Mami. 100 Saya cabar Mami buka 100 Mami. Kemah Mami. Okey, buka 100. Buka 100 Mami. Okey, boleh tak nak minta satu je? Minta apa lagi, Mami? Selalunya kalau kat Mas Omid ni, kalau nak minta kakak Yaya bagi RM5 ni kan, dia sebut love Kak Yaya. Love Kak Yaya. Kak Yaya dah agak sayang sikit. Oh. Kita masuk beg harga asal. Ha. Kalau cukup crowd, Ha. kita open. Okey. Okey. Admin kau Mantap. Kau Admin. Admin kau aja. Benar ni. Admin WhatsApp je lah. WhatsApp lah. Admin pasti isyarat lah yang ni. Okey. Okey. Okey, sekarang kita Alright. harga asal dulu bagi tengok Mami dulu ya. Kita bagi Harga. harga asal. Sekarang Okey, pilih buka harga asal dulu. Kita bagi tengok je dulu. Tengok je Tapi dulu. rasa berbaloi tak Mami kalau Kak Yaya bagi sedekah ni? Harga berapa? Harga yang mana? Yang mana? Okey. Okey, tadi Admin kata dia tak boleh
Apa tu? 39. Okey tu. Okey, kita nak bagi watermelon bukan strawberry, rupanya bukan. Bukan strawberry, salah keluar. Mami main teka-teki ke siapa? Watermelon. Watermelon nak bagi. Tapi nak bagi harga siram watermelon. Okey, love kat Yellow. Kat Yellow Okey. tak love kat Okey Yaya. lah. Spam. Okey, fine. Okey, tolong minta love Alright. kat Yaya berapa? Okey. Dah harga sayang ni. Okey, Mami Yaya, Kak Yaya kita ni dia nak minta korang komen love Kak Yaya. Love Kak Yaya, kita open 100 love Kak Yaya lah. Okey, 100 most send love Kak Yaya. Yes. Kita buka harga berapa tadi Kak? Saya Sedekah. Untuk sedekah harga Sedekah. Okey, kita RM5 tadi dia kata tak boleh buka, dia tak tahu lah kenapa kan. Sabar mungkin buka sekejap lagi. Okey, akan ada RM5 dia sekejap lagi. Tetapi sekarang kita buka RM7 untuk yang sebut love Kak Yaya, kita bagi. Kak Kita bagi Yaya. berapa? 200 Kak Yaya yang sayang Kak Yaya. Alamak, Insai 200. 300 yang sayang Kak Yaya. Apa lagi Kak Yaya nak? Bagilah Kak Yaya. Okey, boleh. Bagilah Kak Yaya. Kita buka sekarang. Min, Okey, kita nak bagi ni guys. Terbalik lama tak mira Benda tak mira. Dia tulisan dah lah tak berapa nak lawak. Ni bukan Mira tulisan lah tu. Ni admin. Oh, admin punya tulisan lawak. Tulisan lawak tau. Okey. Okey, kita nak bagi hadiah. Harga berapa tadi? Harga tadi berapa? Harga RM RM5 untuk watermelon. Yes. Astagfirullahaladzim. Watermelon harga RM5. Tak jadi RM7. Sebab dapat RM200 dah. Ya, ramai sayang Mami. Ramai sayang Mami. Bila pula yang sayang Hazan dia bila. Okey. Kami sayang sangat. Saya faham orang sayang saya, tapi yang saya tak faham ni kenapa bagi harga RM5. Sebab saya tahu harga ni bukan RM5 ni harga asal. Harga asal berapa? Harga asal RM39. RM39. Tahu tak kenapa Kak Ayah nak bagi RM5 watermelon? Sebab baru ni kita dapat terjual sebanyak 20,000 botol. 20,000 botol. Untuk ini. Untuk Tahniah, Kak Yaya. Kita Okey. memang nak bagi RM5. Okey. RM5 harga asal RM39. Cing. Wow, Zeus. Wow. Dia laju. Okey. Dah buka beg kuning? Okey. Dah buka belum? Ready? Get ready, Mami. Okey, get ready. Beg kuning kita nak buka untuk siram watermelon ni sahaja dalam lagi sahaja. Harga asal RM39.90. Harga yang kita nak bagi RM5 dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Pergi Grab sekarang, tekan beg kuning, check out. Kalau korang dapat voucher lagi bagus. Aku tak tahulah 10 ke 20 harga korang dapat. Tapi harga sebelum ni RM39.90 untuk satu siram watermelon. Soal. Baik, Jangan main-main. Diorang tengah berebut tu. Berapa? Jangan main-main Cepat. Alright. Korang harga asal RM39.90. Harga sekarang RM5 saja. Tengok dekat beg kuning korang. Ini barang sold out dah. Dah habis sold out. Dah soal. Dah sold out. Alamak, kita tak ada balik sedekah. Tarik balik. Kak, sold out lah Kak. Aduh. Sangatlah 100 Kak. 100 buka habis Kak. Kejap je tak aca Kak. Tak aca. Diorang nak lagi ke? Saya tak ada. Korang nak lagi ke? Alamak, pingsan aku. Akak nampak saya baca komen. Tambah. Akak tolong tambah. Kakak saya dah mula gigit pagar rumah jiran. Akak, buka bahaya Kak. Rapis nanti ni. Akak. Okey, 10 gigit pagar ni. 10k view kita buka. Okey. Agak-agak lah. Cubalah. Okey, betul lah. Okey, 10k view dalam live saya. Dia buka lagi 100. Buka lagi 100 betul lah. 150 boleh? 150. Boleh? Boleh lah. Kita bagi Zat. Boleh lah. Okey lah, 8k view lah. 8k. Ni dah banyak sangat pahala aku ni. 10 lah. 150. Okey, kalau 8k view je kita buka 100. Tapi kalau 10k view kita buka 150. Macam Baik. Berani dia tak berani Berani on. Mantap. Korang share live ni dekat kawan-kawan korang. Naikkan view dekat sini sampai 10k. Kita open 150 siram ni. Harga asal RM39.90. Nak bagi korang harga RM5 sahaja. Whiteboard.
Jangan lalai. Okey. Dengan harga ini tau. Dengan harga ni, serum ni. Sedekah. Tolong tulis 39 pangkah. Okey, lupa. Biasa tulisan. Dia orang ni tak tahu harga asal dia sebenarnya. Buka gelas sekejap. Buka gelas. Eji buka gelas 10K. Alright. Sekarang dah berapa? Kak, saya rasa 10K takut lewat. Bila lewat takut orang malas nak tunggu. Saya rasa sekarang ni kita nak minta dengan diorang 6K. 6K je. 6K kita buka 100. Dah lewat ni cepat-cepat. Dah lewat. Boleh sebab dia nak pergi kerja besok. Dia nak pergi kerja. Baik. Duk gaduh-gaduh kat sini kan tak pergi kerja esok. Kalau tak pergi kerja macam mana nak beli produk Kak? Dah tak boleh pula. Okey. Kita tunggu 6K. 6K view, korang share, korang like, tap screen. Naikkan sampai 6K view. Kita buka harga RM5 untuk 100 serum. Okey, beres. Ni harga. Ya, harga terkini RM5 kita nak bagi. Tapi kena naikkan view, kena janjikan saya naikkan view lah, tolong. Kena naikkan view. 1K lagi. 1K Betul. cepat sikit lagi. Betul, ni kau siapa? Ni account you. Ni kau saya. Okey. Korang kena naikkan view dulu. Baru kita buka rekening. Ada orang tanya untuk apa tu? Untuk apa? Untuk penjagaan. Adik-adik, Untuk betul. Mami kat dalam penjagaan Betul. atas dan bawah. Betul. Betul geng. Okey. Okey lah, ready. Okey. Kita buka Kita buka Tak payah tunggu dulu. Ready, Kita buka. ready. Last stock kita buka 100 harga asal 39. Kita nak bagi RM5. Kita buka dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Beli cepat. Yo, cepat. Let's go guys. Grab. Go. Siapa yang dapat serum watermelon untuk penjagaan Cik Bunga kita ni? Yes, cepat. Siapa yang dapat dia punya Cik Bunga layan wangi. Ada bukan? Wangi. Go. Okey. Viewers saya pun jangan lupa beli ya. Ya, betul. Okey. Sold out lah ke? Dekat saya dia cakap sold out dah. Takkanlah sold out. Tu kat saya. Lah tak dapat. Awalnya. Are you sure? Akak saya dah cakap harga RM5 buka memang tak boleh 100 Kak. Tak sempat orang ni. Aku dah tak berapa. Tak sempat Kak. Ha. Ada lagi ke? Admin ada lagi ke? Ke dah sold out? Sold out. Amin. Sold out! Ceng. Ada macam mana ni? Okey, sekarang ni benda dah sold out. Okey. Bila dah sold out macam mana? Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? Macam mana nak buat ni Kak? Okey, apa yang kita nak buat ni? Apa kita nak buat? Kita tak tahu nak buat apa. Dekat saya pun ramai yang tak dapat tu. Ya ke? Tak Ramai sangat tak dapat Kak. Nak seroja lah yang tempat My Soulmate ni memang nak seroja je. Ya ke? Sabar ni adalah One by one. Pakai Hazar hari ni. Ya. Mami sabar. Betul, Mami sabar. Mami bersabar kat sini. Bersabarlah. Tak sempat nak set seroja. Set seroja masa tu tak? Set seroja tu memang set lengkap. Set Set seroja ni set lengkap. Mami semua komplit. Dia ada ni, dia ada serum, dia ada kuncup belian. So set lengkap lah. Semua komplit pakai untuk sebulan. Okey, faham. Ya. Soul. You go out soul. Aku nak tolong Macam mana ni? Aku nak tolong pujuk ah. Macam mana? Okey, kita bagi harga yang kedua murah boleh ke tidak? Oh, nak bagi lagi? Kedua murah. Kedua murah. Okey lah. Murah pula lah Sebab demand tinggi, kita kena naikkan sikit. Yang penting adik-adik, kakak-kakak, mama ni kat sini sentiasa menjaga lah. Okey, Kita betul. nak bantu kakak-kakak, adik-adik ada masalah macam ni. So kita nak dia maintain, jaga kebersihan tu, jaga cantik. Jaga kecantikan. Sebab ada testimoni kita Azal. Ya. Yang dapatkan banyak lah, banyak kategori dia. Testimoni banyak kategori. Ada yang mami kat sini yang orang kata dah berumur sikit. Yang dah berumur pun ramai dah pakai seluruh komplit set seroja yang diorang minta. Kalau tengok dekat kat punya akaun ni, memang diorang akan minta selalu seroja sebab seroja tu ada 13,000 sol dah. Kat situ memang komplit set yang mana boleh membantu, yang mana ada
nak bercerai semua tu tak. Alhamdulillah boleh bantu sikit. Boleh tak jadi cerai macam tu. Lagi tak sempat. Sabar ni Izzati. tengok tu, ada Izzati masalah sabar sikit, Izzati. Saya sayang awak Izzati tapi awak kena faham saya, okey? Apa salah apa ni? Okey. Sama tangga ke? Okey. Kalau macam umur Kak Yayan lah. Cepatlah, tak sabar. Kak Yayan dah tua, umur dah 40 tahun. Aku duduk pula dengan korang ni Lagilah tak rasa muda kan? Ya, tengok rasa muda aku ni Ya, nak masuk semua boleh sabar satu-satu. Okey, sabar. Sekarang ni saya Merajuk, tanya dia nak merajuk. saya tanya Kak Yaya Kak Yaya nak buka beg kuning apa pula? Okey, kita bagi beg kuning untuk siapa ni? Untuk Hazan lah pula nak. Siapa nak untuk Set Hazan. Set Hazan. Nak bagi set Hazan ke? Nak bagi set Hazan ke? Korang nak set saya tak? Okay, Hazan. Siapa nak set Korang Hazan? nak set saya tak? Nak tidur dah ni? Okey, sabar. Relax. Kita bagi korang, ini harga memang berbaloi. Kalau korang tidur lewat sikit pun baloi ni. Lewat sikit je baloi. Lewat sikit baloi. Kita nak bagi set Hazan. Ya. Saya bagi tahu set saya Untuk set Hazan, kita akan bagi awak. Ini satu ialah dia punya pencuci cek bunga lah untuk orang kawan-kawan wanita. Kaum lelaki tak ada cek bunga kan? Tak boleh cuci cek bunga, kaum lelaki memang tak ada. Okey, perempuan dia ada cek bunga, ini pencuci untuk cek bunga dan ini siram untuk cek bunga kita. Tapi dua ni harga asal dia berapa Kak? Harga asal dua ni adalah 100 lebih. 100 lebih. 178. 178 untuk dua barang ni. Tapi harga set Hazan, Kita Mami nak nak bagi berapa? bagi satu silver. okey, saya nak bagi tahu harga dulu. Saya nak bagi tahu harga dulu. Bagi RM69.90. Daripada 100 lebih. Ini harga asal, jadi kita buka. Tengok. Harga Okey, ni harga asal dia untuk empat barang tu lah nak ikut kan. Oh, harga asal untuk empat barang ni Okey. 240 lebih. Cuba tekan. 245 tolong tu cuba tekan beg kuning. Okey. Berapa? Harga tu dulu tengok dulu harga asal. Korang tengok dulu harga asal dia berapa guys. Korang tekan beg kuning tengok harga asal sebab kejap je lagi. Beg kuning akan dibuka dan bila beg kuning dibuka harga akan drop sederop-deropnya. Harga surprise, harga terkejut. Ya, harga terkejut. Iya, betul. So, kita Okey. nak bagi berapa? Kita nak bagi tengok harga terkejut bagi tahu berapa. Tengok 245. Ya. RM245. Tiga barang ni Betul, tiga barang. Sorry. Tiga barang ni RM245. Tapi Kak Yaya nak bagi berapa malam ni? Kak Yaya nak bagi RM69.90. Tolak voucher lagi malam ni. Tolak 18% voucher. lagi. Diskaun mungkin dapat tengok akaun Yoel. Alamak. Tengok berapa buka beg kuning klik berapa nanti. Alamak. Dapat berapa bagi tahu Alamak. Siapa dah ready? Okey. Siapa dah ready komen? Siapa dah ready komen ready. Siapa dah ready komen ready. Komen ready, kita bagi tiga harga. Tiga barang ni harga asal dia adalah RM245, tapi malam ni kita bagi tiga barang ni harga RM69 sahaja. Dalam beg kuning ada voucher 18% lagi. Kalau korang pandai adjust voucher, harga boleh jadi lagi drop geng. Yeah. Malam ni je dalam live saya sahaja. Yang mana yang tengok ni je yang dapat harga ni kan. Lepas ni dah tak dapat dah. Komen lagi. Komen lagi. Komen ready. Komen ready. Komen ready. Komen ready. Nak berapa Azan? Saya tanya nak berapa? Korang nak berapa? Okey, korang nak berapa? Korang nak Kak Yaya buka berapa set malam ni? Cepat. Bagi tahu. Harga 69 ni. Ready, mantap. Okey. Ramai Kak yang dah ready ni Kak? Ramai dah ready. 10 second. Okey. Ramai nak. 200. Woi, 200. 200 tak boleh agak kan 200 dah. Aku marahan sangat ni 200 tak boleh. Agak sanggup ke? Korang nak berapa? 300. Ya. Oh. Elok bagi. Lagi. Elok korang je lah meniaga. Kalau 300 elok kau je lah meniaga. Penatlah 300 nak bagi macam gitu aja. Wah. Kalau ready kita down dah. 20, 50. Kita nak berapa? Azan nak berapa tak? Saya tak rasa. Saya minta orang tu 300 tu jual kesian mami. Kesiannya kat kakak kau dah ni. Tengok dulu. Kita tengok
Laju tak laju diorang. Kadang diorang cakap. Diorang cakap je, nak ni main type Diorang je. cakap je, nanti diorang tak beli pun. Okay, kau cakap Arzan, 30 je. 30 buka dulu 3. Okey. Okey 30. Kita cakap dengan cakap. Admin buka 30 dulu. Okey, admin bagi 30 je je, stop. okey. 30 je stop. Kita nak bagi 30 je. Harga asal 245, kita nak bagi 3 barang ni RM69.90. 30 set je kita bagi. Ya, 30. Siapa cepat dia dapat lah ni. Bank tutup jam 12 ni, kena cepat kak. Oh ya, bank dah tutup. 12. Depan main payment. Bang, buka bank kuning bang. Pukul 12 dah bank dah tutup ni. Cepat bang. Okey, cepat. Bang, buka bang. Okey, dalam keadaan 3, 2, 1. Cepat grab 2 serum dan 1 pencuci. Korang akan dapat ekstra 1 tudung bawah chiffon yang standard punya, yang kain sedap, soi bak punya. Korang akan dapat 4 barang dalam satu parcel. Bayar 2 barang punya harga saja. Harga asal 200 lebih. Harga sekarang RM69.90. Ada voucher 18%. Kalau pandai guna voucher, boleh je sampai murah lagi harga. Ya, kita bagi tudung ni percuma. Macam sama dengan Arzan dah. Tekan beg kuning sekarang. Laju tengok harga dah korang dapat berapa. Yang mana dah dan order, tekan dan order. Ya. RM66.90. Murah lagi RM66 tu. Siapa dapat harga asal keluar masuk balik. Siapa dapat harga asal keluar lah ni, masuk balik. Betul. Kita nak bagi set Arzan ni percuma tudung. Okey. Sekarang tudung ni kita akan bagi random. Kita ada 7 color. 7 color. Warna akan dapat random. Warna yang kau dapat, itulah warna kau dapat. Masa tu saya take over. Okay, let's go. Okay, maksudnya sama lah. Takkan korang kan? 5 lagi. Cepat. Pekak ni. 5 lagi lah tu. Kita nak bagi lagi. Mana. Okay. Penatlah pekak lagi aku sebenarnya. Okay, gang. Ini kita bagi. Okay, dia orang tak tahu mana yang baru masuk ni. Ya. Yang baru masuk ni apa benda. Okay, biar saya explainkan lah kalau itu. Untuk pengetahuan korang hari ini kan. 3 lagi. Okay. 3 set. Siapa yang 3 gula lah yang mana dapat Untuk Betul. pengetahuan korang. Okay. Produk ini adalah produk penjagaan. Dia sama macam korang jaga kulit muka, korang nak cantik betul. So, untuk penjagaan wanita sahaja. Jangan tanya kenapa aku yang jual hari ni. Sebab memang itu tugas aku. Okay? Kau jangan tanya kenapa. Kau sabar. Aku tak ada barang. Tapi barang ni barang baik. So, kita founder lah. Kita founder lah. So korang yang mana-mana nak tahu produk ni apa kejadahnya yang dijual ni. Cerita dia kalau korang nak muka lawa macam Azan, mana sebelah sini. Korang kena jaga sama juga. Ini macam face wash tapi untuk cik bunga korang kat bawah tu. Jauh sangat kat belakang tu. Zazan depan lah sikit, marah nanti orang ni. Okay, ini macam face wash for cik bunga. Ya betul. So lepas wash your face, you should wear a serum. Ya betul. So bila dah pakai serum, baru dah cantik. Muka hitam, tangan putih macam tu. So, yang mana-mana dapat package Hazan hari ini, harga serendah. Harga asal RM219.90. Harga kita bagi RM69.90 Dah habis. Okey, lambat. Okey, berapa korang nak? Komen. Korang nak kita buka lagi, kita restock lagi. Korang nak berapa? Korang nak berapa? Kita tadi dah buka 30 habis. Sekarang kita nak buka lagi, kita nak restock lagi. Korang nak berapa bagi tahu? Yang kau ni jangan kacau boleh. Okey, 50 cukup 50. Nombor Singapura siut. Skema. Okey. Kau nak berapa? 100. Okey, nak berapa? Cepat, last Kau nak buka. berapa? Kau nak berapa set? Nak pencuci je ada tak? Okey, kejap. Pencuci kejap lagi. Pencuci mungkin founder akan buat harga lelong, tapi kau kena stay. Harga lelong dia. Founder kita tak boleh teka-teka, kita tak boleh agak-agak. Okey, kita buka lah kecoh lah Roni. Ya Allah. Benci lah aku. Asyik lelong. Ya seronoknya. Asyik lelongnya kat yang keluar. Mami dah mula rasa macam bukan bisnes je. Jangan serius sangat ya. Kita dalam produk je ni. Macam ni lah. Okey. Kau lagi dah ada. Okey. Nak turun lagi ke? Okey. Alright. Nak Okey. potong lagi? Mami, kita buka next kita buka 50, berani Mami? 50 set. 50 set lagi, berani ke Mami? 50 set? 50 set lagi. Berani tak?
kita nak buka 200 tak bagi Azan RM1 berubah. Boleh lah Kak. Alah busy lah Kak ni. Akak ni suka Tak apa guys, tak apa guys. Saya bagi, saya bagi. tau. 50 untuk korang. Spam sekarang. Siapa nak 50? Buka 50 set lagi. Korang nak ke tak nak? Kita ada 15 minit. 15 minit. Kita ada 15 minit lagi. Lepas ni bank tutup. Okey. Okay, kita buka lah. Okey nak 50. Buka dah lebih sikit sial. Lebih sikit Min. Tengok dia tap tu banyak. Okey 100. Okey. Penat dia tap tangan dia macam Sebab Okey, kita sebabkan buka 15 minit. Okey. Sebabkan 15 minit lagi kita buka 100. Kita buka 100 set lagi. Okey. Harga asal 300, nak dekat 300. Sekarang harga RM69.90. Ada voucher 18%. Kita buka kejap lagi dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 5, 6. Sebalik. 3, 2, 1. Cepat, grab. Admin buka bag Kau ni jangan sekarang. buka lagi dah. Okey. Siap. Siap. Mantap. Rebut. Rebut sayang, rebut. Rebut sayang, rebut. Pencuci muka Cik Bunga. Betul, pencuci bunga. Ada jangan risau. Ada COD Ada jangan jadi. risau. Pay later ada. Pay later ada. Kau pakai je. Betul. Dan beli. Okey, cepat. Berapa lagi? Let's go. Alright, okey, relax. Yang mana tak sempat tadi sekarang dah buka. Dah buka. Korang kena berebut, takut kejap lagi habis. Kita tinggal lagi 12 minit sebelum bank tutup. Betul. Cepat. 12 lagi sebelum bank tutup, geng. Cepat. Laju. Yang dekat live saya pun janganlah suka sangat beli cepat. Betul. Kau jangan buat-buat tak tahu. Go. Dan okey, terima kasih yang mana dah beli. Korang memang terbaik. Nak yang RM5. Okey, kejap lagi. Sabar, relax dulu. Kena duduk dalam ni lama sikit baru dapat RM5 tu. Nak pencuci saja. Kita tengah bagi set sekarang ni. Tak ada pencuci saja. Betul. Kau bila aku bagi pencuci saja kau tak nak. Aku bagi set kau minta pencuci saja. Kau memang nak kena. Nak mengamuk ni. So kau beli cepat. Apa yang aku bagi grab. Bunyi tak nak. Lagi sebelah. Lagi 13 minit. 19 lagi. set saja yang tinggal, guys. Laju. 19 set je tinggal. Sumpah menyesal tak grab. Sebab tu saya kata grab sekarang. Betul. Nak tidur, sabar. Cuci dulu. Beli tunggu sampai. Apa dia mimpi. Okey. Kemain tekan Jangan apa memang. balik. Guys, konsep sekarang memang kena menekan. Tak menekan kau slow. Dah bukan sebab bank dah nak tutup. Jadi kita orang risau. Awak semua tak sempat nak grab. Betul. Tapi kalau kata bank tutup pun kita ada cara lain kan. Kita ada Ada? setting. Oh, ya. Kita ada pay later. Ya, pay later, COD boleh. Betul, jadi kau Kat jangan Yaya, risau. Okey, Kat baru Yaya join. buka semua. Agak ada yang kata baru semua. join. Sebaik Nak memilih. tanya, dia tanya baru join jual apa ni? Okey Azan. Okey, kita dalam live ni kita jual. Ini dia ialah pencuci Cik Bunga wanita. Okey, penjagaan dalaman dan luaran untuk wanita, kebersihan diri dalaman wanita. Ini pencucinya dan ini siram dia. Nampak? Jadi kita nak bagi tahu tiga harga ni sebelum ni. Tiga harga ni RM299.90. Tapi dalam live ni je sekarang tengah ada berapa lagi stok? Ada berapa lagi? Ada berapa? stok? 19, 18. Dua lagi. Tinggal dua lagi. Harga RM69.90 saja. Dapat 2 serum, dapat 1 pencuci dan dapat 1 free tudung random color. Kita bagi Sol. Dah Sol ke? Doa. Jangan risau, siapa-siapa yang beli tadi kau orang dapat free Betul. tudung. Yes. Ada 7 color kan? 7 color random tau. Jangan Ya, tanya betul. kenapa aku dapat pink, kenapa aku dapat hitam. Suka hati je mana aku pack nanti. Ya, AG yang pilih. Kau jangan. AG yang baca-baca kat Aku tudung tu. menekan-nekan. Okey. Nak watermelon rasa dah habis kot. Watermelon dah ada. Dah habis awak. Sekejap tengok lagi. Watermelon dah habis. Okey. Komen nak apa? Komen nak Komen nak apa? Cepat-cepat komen. Kita bagi sebelum guru belas. Cepat-cepat. Ada komen nak satu-satu item. Datang dari live Ikhman. Nak lose item. Nak lose. Nak Kisah apa? Ikhman. Diorang ni kan bila aku Okey. bagi set nak lose. Dia nak lose pula. Ya, nak apa? Nak apa cakap kau? Tak cuba bagi cepat. Korang nak lose pula. Lose apa powder? Nak strawberry. Nak strawberry. Okey. Okey, nak strawberry. Okey. Nak strawberry. Okey, nak strawberry. Boleh. Nak strawberry. Okay, Lagi. strawberry. Boleh? Kita buka strawberry. Korang nak apa? Cepat beritahu. Nak Kita set cuba. seroja. Okey. Kita Nak. buka. Alah maju Ilak Anis. Ilak Anis. Sikit-sikit maju Anis. Tapi korang kena laju-laju Belokkan. beli. Kena laju-laju beli. Okey. Okey. Pencuci. Nak pencuci. Dia nak pencuci kak.
Nak bercuci. Akak jual satu Akak, biji saya tak? rasa diorang nak lose lah Kak. Cubalah kita cuba bagi Betul, lose kita boleh bagilah tak? Kak. Kita bagilah Kak. Apa yang diorang nak diorang grab dah sendiri. Ya, apa yang diorang nak kita bagi Kak. lus? Boleh ke? Kita bagi lose je lah. Ha? Strawberry. Siram Siram. strawberry. Okay, Siram guys. strawberry ni. Siram strawberry dulu. Oh, betul kan? Betul. Siram ni bagus ni untuk Okey. baju. Alright, kita kita buka beg kuning sekarang boleh tak? Boleh. Harga asal berapa Kak? Okey, harga Mana botol? RM39.90. Harga asal RM39.90. Kita nak bagi berapa dalam beg kuning? Okey, cepat kita pin kat situ. Pin kan. Untuk pengetahuan korang juga, serum ni bau dia memang bau strawberry wangi betul. Betul. Memang bau strawberry. So jangan risau, pakai ni memang confirm wangi. Nak sikit je, nak dah sikit. sekejap. Cek beg kuning. Cek beg kuning Cek tu beg ada. Cek beg kuning Okey, cek sekarang. beg kuning. Cek beg kuning Yes, sekarang. Tekstur dia tekstur oil tau. Tapi dia cepat Wow. resap. Cuba bau. Komen harga berapa dapat? Komen. Macam Oh. boleh makan kan? Ya, macam flavor je, macam flavor je. flavor. Wangi. Strawberry Oh, ya. wanginya. Ini semua kasih strawberry-nya. Dia oily tapi dia tak oily yang berat-berat tu. Dia oily yang ringan yang mudah mengesap. Berry itu absorb cepangnya. Ya, very absorb cepangnya. Tak tanya diorang. Tanya Dapat apa? tak? Harga dapat berapa sekarang? Korang dapat harga berapa sekarang? Kau kasih tahu ah berapa harga sekarang? Tengok harga berapa sekarang? Siapa nak diskaun? Siapa nak? Oh, sama beli mau sekarang? diskaun Okey. ni ya, kasih Siapa tahu. nak je. diskaun? Bagi tahu siapa nak diskaun. Jangan beli 39 tu. Jangan, nanti dulu, nanti dulu. Jangan Sabar, beli sabar. harga RM39.90. Kita suruh tengok je. Awak jangan beli dulu. Tengok je. Nanti kita bagi. Kasih intai dulu ah. Okey, tengok dulu. Tengok dulu pun. Kasih tengok tapi kasih tahu juga berapa you mau. Betul. Kita tengok dulu. Ada kata mau RM19 punya. Nak diskaun boleh kita bagi. Ingat kita tak berani nak bagi diskaun ke awak ke? Berapa tak? Alamak. You mau Okey. berapa you kasih tahu cepat. Pukul Alright. 12 sudah. Betul. Asal ada nak beli awak. Nak beli saja. She's priceless. Saya Iqmal punya. Jeng jeng jeng. Wah. Salah, saya Allah punya. Orang rasa nak macam nak bertudung dengar kan. Janganlah. Apa saya pula? Okey. Alright. Apa keluar? Dah buka beg kuning ke? Diorang dah Okey, buka dah tapi buka. harga belum kita letak harga Okey. paling latest. Okey, sekarang saya nak seru admin tolong buka harga paling Okey, rendah. diorang kata nak diskaun. Nak Boleh, diskaun. boleh. Admin berani tak letak harga rendah-rendah admin? Berapa admin boleh Boleh, bagi? boleh. Cuba ambil pantas berani ni. bagi? Berapa admin berani bagi? Admin berapa? Berapa admin nak bagi ni admin? Bawah Okay, kejap, 30. kejap. Bawah 30. Cuba teka. RM29.90. Lagi. Mahal. 28.90 sen. Lagi tu. Mahal. Cepat bank nak tutup dia kata. Cepat. Cepat admin. Okey. Kita Okey. buka. Okey, admin buka je lah. Bagi tahu je berapa. Admin buka. Pandai-pandai don't check. Admin buka je admin. Okey, pandai-pandai korang check. Korang grab. Berapa korang dapat? Cepat bagi tahu. Okey. Berapa kau nak? Laju. 10, 20. Sabar guys. Admin terkejut. Sabar. Sabar, kejap relax tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cepat tekan beg kuning, tengok harga berapa? Tengok harga Tengok berapa? check. Tengok sekarang harga berapa cepat. Harga asal berapa Kak ni? Harga dia RM39 harga asal. Okey, Boleh sekarang pakai harga 2 berapa? minggu. Boleh pakai 2 minggu. Kalau untuk cik bunga boleh pakai 3 ke 1 bulan. Okey, sekarang harga jadi berapa? Check. Bagi tahu korang harga Korang tengok harga jadi berapa sekarang? RM19.90 sahaja. Okey, pergi pula check out, tengok berapa selepas tolak voucher diskaun. Cepat. Voucher diskaun belas-belas persen Ya, kan. terus Punya pakai banyak cepat. bagi diskaun baik tak payah niaga 20 lagi. Banyak sangat bagi diskaun. 20 lagi. Oh, Saya dapat. 20 lagi. 20 item saja tinggal guys. Saya dapat RM5. Wow, dekat saya ada orang dapat RM5. Mungkin dia adalah diskaun. Sifu, turunkan ilmu mu Sifu. Macam mana boleh dapat RM5 Dia ada kasih tekan-tekannya tu. Ada kata RM11. RM11 boleh terima lagi. RM5 saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. 90 sen je kepala. Guys, apa-apa pun Tahu make kasih. payment sekarang selagi tinggal 5 minit saja lagi sebelum pukul 12. Betul, 5 minit saja tinggal lagi sebelum pukul 12. You ambil you tertinggal. Betul. Satu sen you sangat tahu logiknya you 1 sen. 1 sen sudah mau. Mana ada 1 sen lagi? Macam Mana you kalau 1 sen you memang kasih semangnya. Ini orang kasih orang. Okey, 90 sen. Mantap. Okey. Mantap, ikut kau lah. Asalkan kau dapat. Okey, tanya inisium untuk apa? Inisium untuk you punya bunga itu bawah lah. Betul. Kasih cantik, kasih bersih, kasih wangi. You kasih
You kasih badan wangi tu mau wangi juga. Jadi you kasih beli sekarang kita kasih harga murah punya. Wah, betul. Betul. Watermelon tak ada discount. Kita tak bagi strawberry. You minta watermelon dulu aku. Tiba pening aku orang. Okey. 13 lagi. 13 kita mati. Orang sudah mau habis cepat. Aku ni penat lah. Go itulah saya kena explain kan. Okay, saya explain sekali lagi untuk you Dia ini apa ibu? Warna apa itu atas ni? Sudah tak tahu mau Serum Okay, ini serum kan? Ini serum you letak kat cik bunga you, bukan cik bunga saya saya tak ada bunga punya. Okay, you punya bunga tu you kasih ini oil bau strawberry tau. Bau strawberry. Very wanginya. So Very you wangi. lap kat you punya cik bunga very fast absorbnya. Betul. Jadi you kasih pakai. Betul, ini seram. You mesti mau beli. Ini seram Ini seram kan? Ini tak apa-apa seram weh. You memang sangat seramnya. Bukan, ini tadi kata ini seram strawberry betul. Ya. Seram strawberry. Seram Ini untuk strawberry. seram bunga, cik bunga. Mesti pakai pencuci. Kalau Lepas tu mau pakai seram. Kasih seram Okey. Lepas pakai pencuci mesti pakai seram. Yes. Jadi kalau korang mau beli seram, ini harga seram. Harga seram asal seram RM39.99. Ayo, sangat seramnya. Sangat seram harga seram. Sekarang kasih you harga berapa? Berapa kasih tahu lah kita. Kasih harga you RM19.90 sahaja. Wah, kita sudah murah. Mana mau Sudah dapat habis ini ke? harga lagi? 7 lagi mau habis cepat beli. 7 lagi harga mau dapat ini satu deal. Hey. Baru. Ini kasih kalau sudah habis kita mau buka lagi itu watermelon. Tak tahu itu watermelon ada ke tidak. Betul. Okay. Tapi kalau mana baru masuk mau tanya-tanya ini siram untuk cik bunga. You punya cik bunga. Ya, betul. Bukan saya punya, saya cari bunga punya. Saya lebah. You tak payah kasih tahu orang tahu. Tapi banyak orang tanya juga, tak ada otaknya orang. Suka tanya itu soalan. Siapa kasih? You kasih tahu I siapa? I kasih tombol itu punya muka. Ada 3 lagi ya? I sudah mau habis. 3 set saja lagi oh. Hayya. 10 weh. Aish. 10 apa bulu? 10. Oh, 10. Sudah berpuluh. Sudah berpuluh-puluh. Sorry saya cakap memang ni macamnya. Okay guys. Jangan bertukar suara ke apa. Lebih kurang macam itulah kan. Kita pernah tergantung kepala dulu kan. Itu masa lahir kan? Kita patut cuit-cuit kan? Jadi tukar masa tu lah. Kita kena rehat lah sekejap Eji. Kita rehat jam. Tak apa, ini dia seronok. You screen macam, seronok you suruh rehat nak. You kasih bisnes, you kasih I lah. You kasih juga lah. Kita boleh jual punya ni lah. Apa ajak jauh rehat lah. Ayah belum pulang sudah mau rehat. Sudah bayar, sudah mau rehat buat. Ini founder tak faham je lah. Okey, korang sudah habis ke? Okey. Ada satu lagi weh. Ambil lah. Cepat satu. Kenapa kita begitu selesa menjadi Cina ni? Sebab saya rasakan ini memang dia orang perlu lah ini. Oh, sudah bapa akhirnya. Ini untuk siwam saya punya bunga. Sudah mau. Alright. Okay. Sold out. Alright. So ini orang. Sekarang mau apa? Sebelum pukul 12 kasih tahu apa you mau. Okay, sebelum pukul 12. Sudah pukul 12 lah? Sudah hampir lah. Lagi 2 minit lagi. Ada mau apa lagi cepat saya minta ni orang. Founder baik hati Amboy. Amboy kipas baik. Tadi orang marah dia, sekarang you cakap dia baik lah kan. Dia memang pelalang tu bang. Dia orang muka depan ada, belakang pun ada. Ya. Sekejap. Tadi macam tak mau, sekarang tiba-tiba mau. Tak suka duit ke? You kalau tak suka duit, kasih minta semua orang. Betul. You orang kalau you mau harga murah-murah punya, you kasih tahu sama kita dua orang. Ya, kita boleh cocoknya. Kita boleh cocok sama founder lah. Kita tak takut founder lah. Ini founder. You minta mesti dapatnya. Ya, dia mesti membagi saja. Dia dengan saya, dia takutnya tau. Betul. Dia dengan kita hampir-hampir mau bagi gerai berniaga sama kita. Ini rumah sudah mau bagi. Betul lah. Itu tadi lagu suruh rehat kan? Ya. Siapa takut siapa weh? Saya tumpang tandas rumah dia. Dia bayar sama saya tau. Bukan saya bayar sama dia. Dia bayar untuk kasih guna. Ya, founder memang takut sama saya. Memang sangat takut weh. Saya pun takut cakap macam ni sama sama mak. founder. Hazan sudah mak di tempat. Ya, saya pun takut cakap ni macam sama founder. Apa tu mau? Lembar ada orang mau watermelon. Ada lagi ke watermelon? Watermelon ada lagi ke founder? Nak sirup? Ada. Ada mau sirup RM5. Ada watermelon ada 37 lagi. Okey, kita kasih habis lah. Kasih habis. You kasih sirup pada saya tahu mau jual. Orang mau mah kita kasih habis saja. Okey, watermelon siapa mau kasih komen cepat saya mau buka watermelon. Watermelon pula. Apa?
Ultimate. Salah cakap. Sekarang Okey. 39, jangan beli lagi. Okey, sekarang harga 39. You sabar. Okey. You orang sabar. You Betul. orang sabar. Okey, you mau kan? Berapa ringgit you mau? Berapa ringgit? Komen mau. Komen maunya. Saya tak mau nak, saya mau. Mau. Komen tu maunya. Komen Cina punya mau. style. Saya tak faham Mau, Melayunya. mau. Kenapa 10 banyak ni? Mau Main 10 ringgit. nombor Oh, ke? dia mau 10 ringgit. Mau. Oh, ramai cakap mau. Ramai cakap mau. Kasih sebenarnya mau. Saya tak mau nak, saya tak faham Melayu. Oh. Ayo, Saya tak faham Melayu. Cina betul lah. Saya tak faham Melayu. Okey. Korang semua ni, apalah semua ni. Itu Oh, suara ramai mau lah. Korang nak? Okey, ramai mau. Ramai mau. Okey, Okey, berapa ramai. ringgit mau? Berapa ringgit you mau kita ikut you punya harga? Berapa ringgit boleh bagi punya? Kasih tahu saya. Kita sudah malam niaga punya, you kita ikut harga you. Cuba tekan. Baru beriak je lah. Saya tadi tak mau kacau azan mah. Bagi you orang you. Sekarang baru tepat saya lah. You Betul. mana boleh rebut-rebut. Tamat tak boleh macam tu. Betul. Boleh Okey. buka kan? Boleh buka kan? Sudah buka. You mau kasih berapa ringgit? You mau kasih berapa? Kau tak ada komen pun mau diskaun. Okey, apa tak ada tu? Apa Mana tak saya ada? cakap tu? Sudah You orang. 100 orang ah. Sudah 100 orang ah. You orang kan tak mata tengoknya. Ini orang tengok makan lutut ah. Ini orang tengok makan lutut ah. Maksud tengok ada tak nampak apa kawan cakap apa-apa. You mau berapa tu? RM30. Hey, you tak logik ah, you RM30. Tak logik ah. Ini founder sudah baik, RM30. Apa mau makan nanti? Apalah you ni. Okay, now berapa Emin kasih tahu berapa Emin? Eji duduk sini sekejap boleh ah? Boleh. Saya mau sini duduk. Oh, you mau di Okey. angle. Oh, Ya. angle kasih tukar. Ya. Okay. Okey duduk sini. Saya lupa saya punya. Eji duduk sini balik. Okey. Nampak lain ke? Macam cantik sini Oh, okey lah. Kasih. Okey. Saya punya views lah, jangan lupa kasih beli juga tau. You jangan kasih Betul. tukar. Ya. Ini ada mic ah. Okey, sekejap kita punya Eji tengah ugut founder. Saya tak ukur ah. Okey, sudah ugut founder. Founder cakap apa? So kasih gadomnya. Sudah kasih. Ayo. Gadomnya. Gadomnya. Okey. 700. Apa itu 700? Apa 700 harga ke? Founder kasih you itu harga ke? Founder kasih you itu harga. Mana ah? Founder kasih you itu harga. You kasih anggur you punya kepala. Kasih tahu sekarang berapa ringgit you sudah tukar belum? Kalau you mau murah you kasih jatuh lu punya kepala. Kasih jatuh lu punya kepala. Saya ke? Bukan lu lah, dia lah. Oh, dia orang lah. You mau beli you kasih jatuh lah lu punya kepala. Oh. Okey. 10 10 10 9 8 7-nya 6 5 punya 4 punya 3 punya 3 punya 2 punya 1 1 punya. Kasih semua. Kasih kerja itu beg guna. Ada 37 saja tau. You kena grab cepat. Ini watermelon. Betul. Tukarlah. Ya, ini watermelon. Ini watermelon lah. 30 sudah. Cepat. Ayo banyak laju. Sangat laju. Mana itu watermelon? Ayo, you mau cari apa? Ini You mau cari apa? watermelon. Ini watermelon. Ini botol dalam tau. Ya. Ini packaging luar punya. Ini harga asal berapa itu hari itu apa Itu tu? apa yang mau cakap? RM39 harga asal. Sekarang kasih you harga RM16.90 saja. Sekarang 16 ah. Hai. 5 sen. Wah, cepat weh. Ayo, banyak laju lah ini yo. Cepat, kamu orang semua. Banyak laju ah. Kenapa watermelon suruh? Sudah sampai cengang you komen. Banyak betul lah komen satu-satu lah berapa dulu lah. Sudah 21, cepat kau. Tinggal 21 saja. Bau you kasih bau ni. Ini bau apa itu? Watermelon lagi. Tak apa lah, ini bau lah ini. Wah, sangat bau wangi. Sama bau watermelon macam mau makan watermelon. Macam flavor pot lah baunya. Iya kah? Sangat wangi oh. Sama itu kasih pupuk lah. Sekarang tak mau sapu boleh isap. So kasih itu. Oh, ya itu boleh buat. Oh, apa? Boleh buat. Oh. Iya. Itu. Ini macam rupa dia. Seberapa tinggal? Teksturnya sangat oily tapi oily yang mudah absorb. 19 sennya tinggal sudah. 19 saja produk. Lepas ini sudah Okey, tak apa. lepas ni kasih tahu apa you naik. Lepas kasih ni kita tutup lah apa sih? Sudah tutup lah. Lepas ni kasih. Okey lah, kau nampak mau tutupnya. Mau Tutup beg kuning dulu lah. Sudah mau tutup ke? Beg kuning dulu. 14 lagi tinggal. Kita tukar lah. Tukar pula. Ayuh. Kita satu Malaysia. Tadi kita sudah terjadi. Saya kalau ini bahasa kan. Ini sudah lagi. Kita balik kembali lagi macam tadi. Versi India pula kita tak pandai dah buat. Mestinya apa? India. Kita praktis dulu Kita Jangan. kasih habis Cina Kita dulu. kasih habis Cina dulu. Ni darah Cina masih ada punya. Betul. Okey, satu Okey. meja. Satu Kalau meja. you mau bahasa lain kan, view kasih naik lah. Ish, betul lah you. 9 tinggal. Mas, udah tinggal 9 aja nih mas. Ayo. Mas, kalau terlambat ini nggak bisa dapat lagi nih mas. Apa ini macam bikin apa ini semua mas? Nggak tahu aku.
Okey, harga Nak, asal Apri, mau. RM39.90 aja, Mas. 5 Mas. 4 Mas goyang, Mas goyang. Mas. Ya saja je. Mas aja je. Yang orang tak kasi pandai guraunya. Dia tak pandai gurau apa. Susah lah. Gurau apa? Tunduk dia kan tawa. Semangat Nazra, ya semangat. Tadi lah kat dalam kurma. Ya, tadi dia kat dalam kurma kopi. Hari ni dia Betul. siram-siram manja. Betul. 3 lagi. Siram untuk Okey. pasangan kahwin ke? Okey, siram ni Betul. bukan untuk kahwin saja. Betul. You pun kahwin pun guna. Sebab Ya. perempuan kan dia ada masalah itu yogurt kan kat bawah kan. Ya, white yogurt. White yogurt tu kan. Jadi ini kau pakai itu white yogurt boleh hilang. Betul. Itu you punya pendarahan kan. Betul. So boleh kasih betulnya. Kadang-kadang you Ya. pendarahan tak datang berminggu-minggu kan. Betul, kadang itu datang tak datang bulan tak mau datang. Kalau dia bulan tak mau datang, tak kita muncul. panggil dia datang guna ini siram. Jadi kita panggil. Ya, guna ini Tun Teja punya, jamu pun ada. Ada, tapi boleh kalau mau memanggil. kau komen dulu. Ya, boleh memanggil bulan Sudah habis tak? datang. Sudah habis ke? Apa? Kau saya bawa tutup kuning dulu. Tutup beg kuning dulu. Sementara. Oh, okey. 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 So korang Alright. sudah habis ke? Sudah habis ke korang? Belum habis. Lagi 5. Lagi 3. Lagi 3 kenapa tiga. takkan sini macam ni macam? Lagi Okey, cuba kasih habis lah. lagi 3. Okey. Kasih habis lah. Yes, tu harga RM16. Betul. Harga asal tak dapat RM6. Saya tak nampak itu komen. Sekali lagi komen tengok. Ayo, ini Soal dekat saya sudah cakap soalnya. biar betul. Biar Dekat betul. live saya sudah cakap soal. Biar betul. Yalah. Betul ke? Satu lagi kan kasih habis Satu sebelum lagi saja sapu. tinggal. Ayo, banyaknya. Kasih habis lah semua. Umur berapa boleh pakai? Seawal sudah akhir balik boleh pakai. Itu kalau bulan sudah datang, sudah boleh pakai. Ya. Sudah nampak bulan mau datang sudah boleh standby Boleh beli pakai. kan? Jadi bila you pakai seawal bulan datang, Ya. you punya bunga mesti cantiknya. Ayo. Ya tak, you kasih jaga awal. Ayo, takutlah dengar. Kenapa? Kenapa you takut? Tak ada apa lah Eji. Okey, lain lah. Sudah Okey lah. habis, soal kasih komen. Berapa hari dalam satu botol? Ikut kepenggunaan lah. Ya. Kalau you minum macam minum 100 plus, memang cepat habis oh. Ya. Tapi kalau you minum sikit-sikit memang lambat habis oh. Alright. Okey, Eji saya rasa you boleh. Okey, saya ras dulu saya Ya. mau tukar watamnya. Ya. Tapi kasih buka ini ya. Ya. Saya tak pandai. Kasih buka, korang kasih lainnya asal tu. Okey. Saya Eji mau rehat. Jadi kita borak bersama kita berdua lah. Kita berdua saja borak. Eji sudah mau rehat. Saya mau makan dulu. Eji sudah mau mamam dulu lah. Okey. Sekarang you nak tanya apa? Tanya saya. You nak tanya apa? Tanya saya. Umur berapa boleh pakai? Seawal sudah akhir balik sudah boleh pakai ini produk. Saya kasih cerita sama you orang ini produk untuk pencuci you punya cik bunga. You kasih cuci you punya cik bunga, maksudnya you sayang you punya cik bunga. You sayang you punya kebersihan diri. Okey, jadi ini pencuci dan ini ada serum di sini. Kalau you pakai combo ini macam you pakai dua-dua produk, you punya cik bunga bakal sangat cantik Sangat cantik yang saya pun mau. Ayo, saya tak boleh cakap Saya tak boleh cakap. Eji tak ada, saya tak boleh cakap Okey, jadi apa yang kamu mau tanya boleh tanya di sini Ramai suka Bagogo. Bagogo takkan jual benda ni Boleh pakai hari-hari. Kak, boleh pakai hari-hari ke kak? Boleh pakai hari-hari. Boleh pakai hari-hari. Lagi pakai hari-hari lagi bagus kan? Korang betul nak aku jadi Bagogo ke? Betul ke korang nak aku jadi Bagogo? Macam tak gamak je Bagogo jual benda ni. Bagogo jual semua benda, okey. Nak combo? Combo boleh tapi korang kena stay dalam live aku kejap. Korang kena stay. Sebab harga combo biasa kita bagi pump last. Mana boleh bagi awal, nanti kau tak stay dalam ni, nanti kau tak tengok aku. Pasal nanti pula rindu lah, itulah inilah. Aku malas lah korang dah rindu aku. Okey. Pencuci dek, pencuci. Yang ni pencuci dekat. Yang ni serum dekat. Serum ada 3 flavor kak. Ada strawberry, ada watermelon dan ada yang ni apa kak? Yang ni flavor apa kak? Vanilla. Yang ni flavor vanilla. Kita ada 3 flavor. Betul. Vanilla ni ada orang ambil lah tadi. Ada tak siapa-siapa ambil vanilla tadi? Ada. Vanilla mesti ada. Sebab Okey. vanilla tu rare tau. Ramai saya suka.
Vanilla tu. Iyalah kak, kalau bau vanilla kak. Iya, bau creamy ni kan. Ya, sebab macam aiskrim. Bau exactly macam aiskrim, Ya, betul? betul tu. Betul? Apa fungsi siram dia cakap? Apa fungsi siram? Siram tu dia macam mana? Macam kita jaga muka kita kan. Kita ada pencuci muka. Lepas tu kita pakai siram. Untuk apa? Untuk mengekalkan kecantikan rupa paras kita. Sama juga macam cek bunga kita. Betul. Kita ada pencuci, kita ada siram. Kita nak mengelakkan. Saya rasa akak lebih pandai ayat-ayat dia. Jadi akak teruskan. Tapi sebenarnya sama je, betul. Ya. Apa yang Azhar cakap tu betul. Betul. Okey, Mami kat semua kat sini, kalau pakai serum ni, kena pakai pencuci dulu. Sebab tu Hazal ada buat package Hazal tadi. Betul. Okey, ni cuci dulu kuncup belian ni untuk bersih, untuk hilang keputihan, untuk gata-gata semua hilang, baru pakai serum. Serum letak 1-2 titik dekat cek bunga sahaja. Mudah sangat pakai dia. Sangat-sangat senang. Lepas tu kalau untuk cek apple kembar bahagian atas pun boleh pakai Azhar. Boleh pakai juga. Tak ada Ya, masalah. sebab Okey. serum kat 2 dalam 1. Boleh pakai untuk semuanya. Okey. So kalau dua ni, okey, untuk yang strawberry ni, strawberry Untuk warna strawberry. sana. Untuk strawberry Ya, ni. strawberry. Okey. Ini strawberry kan? Sebab apa tau ramai yang tanya vanilla ni? Kenapa orang tanya vanilla? Sebab vanilla ni rare sikit, bau dia bau macam aiskrim. Dia bau-bau creamy, bau-bau vanilla, Ya, bau aiskrim. Exactly betul. macam aiskrim. Bukan saya saja letak nama aiskrim tapi tak ada bau aiskrim Nampak ni. Oh. Nampak ni, dia minyak-minyak macam ni kan, meresap tau. Apa bahan dia? Misal Azhar tahu tak Okey. apa bahan dia ni? Saya rasa lah. Dia rasa apa? Ini apa tadi? Strawberry kan? Ni watermelon. Tebikai kak, tebikai. Bahan dia tebikai dalam ni. Betul. Okey, tapi ada minyak kelapa darah. Tahu tak? Ada minyak kelapa Apa yang darah. bagus? Minyak kelapa darah ni dia senang meresap. Aha. Dia banyak sangat fungsi dia. Banyak sangat fungsi dia. Betul. Banyak Lagi-lagi fungsi untuk dia. wanita lah kan? Ya, salah. Betul. Okey, kalau Mami nak tahu, yang boleh letak dekat cik bunga kita dengan cik kembar kita, 2 minyak je. Nak bagi tips sikit. Nak bagi tahu ni. Okey. Apa iaitu minyak kelapa darah dengan minyak zaitun. Tapi Kak Yaya pilih minyak kelapa darah sebab dia lebih bagus untuk cik bunga tu. Hanya cik pekembang. Wow. Itu kelebihan dia. Okey. Jadi kan, Jadi sekarang ni kita ada nak buka beg kuning tak? Okey, kita dah buka beg kuning ke? Kita ada buka beg kuning Dah, ke? sedang buka beg kuning. Sedang buka. Okey. Okey. So ada harga murah kat situ. Ya. Okey. Jadi sekarang ni saya nak bagi tahu korang. Sekarang beg kuning tengah ada beg kuning apa kak? Serum ah? Ya, ada beg kuning sirup. Beg kuning serum satu je ke atau set saya? Kita ada untuk yang untuk set Hazal kita buat strawberry. Sebab strawberry ni kan banyak orang-orang muda macam Hazal suka strawberry. Ya, bau-bau manis. Bau manis. Bau-bau Gen Z kita panggil bau strawberry ni. Letak dekat cik bunga awak yang mati keputihan tu boleh hilang sayang. Betul. Nak combo sabar. Allah nak combo. Sabar nak combo sabar. Ada combo ni the best lah. Ya. Sebab boleh guna banyak. Betul. Kak, dia tanya serum ni untuk luaran ke dalaman? Serum kalau dah disapu maksudnya dia untuk luaran. Luaran sayang. Ya, untuk dalaman yang ni. Ya, untuk dalaman yang ni sayang. Just Tone Teja ni. Ini untuk dalaman. Ya betul. Okey, kalau nak combo tu mestilah kita nak buat yang Hazal punya lah. Saya punya, Tapi, set Hazal. Ya, Okey. tapi untuk sebelum tu serum kita ni kalau macam contoh Mami kat sini kan, kalau ada masalah adik-adik lah adik-adik kat sini kan, siapa kat sini cuba tanya sikit. Hazal kena tanya lah siapa yang ada masalah umur-umur macam Hazal kan. Siapa yang ada masalah keputihan banyak sangat. Siapa yang dalam live ni ada masalah keputihan banyak-banyak. Masalah white yogurt yang asyik keluar tak henti-henti. Siapa kata-kata tak selesa. Ya, sampai rasa macam mengganggu ke orang kata harian korang. Kalau ada, komen ada. Komen ada. Kita nak tahu, kita nak bantu korang. Kita nak bantu masalah-masalah dalaman wanita ni. Jadi bila kita nak bantu, korang kena bagi tahu baru kita boleh bantu. Betul. Ya. Kenapa kita terdiam? Kenapa kita terdiam ni Azan? Okey, sebab kita tengah baca komen kita terdiam je ya. Okey. Okey. Ya Allah, dia suruh Azan.
Tak apa, sabar. Relax dulu, sabar. Pakai siram. Pakai sebelum bersama suami ke? Ya Allah, ya Allah. Tidak. Okey. Tidak. Okey. Ni untuk apa? Itu lebih pada penjagaan. Ya, Sebab tu betul. Kak Yaya kata, siram ni untuk menjaga dulu. Ya, kebersihan. Selebihnya yang awak yang dah nikah, macam Kak Yaya umur 40 tahun, faham lah nanti jadilah bagus tu. Betul. Macam tu. Tapi ini target dia untuk menjaga kebersihan dalaman, luaran dan menjaga orang kata kewanitaan, mahkota seorang wanita. Dia benda tu yang kita nak jaga. Betul. Okey. So sekarang ni nak jus, ya Allah, dekat My Somik ni nak jus pula. Yang sini nak jus, yang ni nak combo, yang mana itu nak satu siram, ni yang ini nak pencuci. Okey, Kak Yaya nak buka ni lah. Okey. Kak Yaya nak buka ni, boleh tak kalau saya nak Nanti buka? masuk bagi tahu. Okey, boleh tak Kak Yaya nak buka yang ni untuk Mami, tapi tolonglah. Boleh. Sampel. Oh, sampel. Kak Yaya nak Okey. buka sampel, harga memang harga murah, boleh ada diskaun juga. Okey. Boleh tak saya buka sampel? Berapa? Okey, saya nak buka sampel. Okey, untuk kita buat macam tadi. Berapa orang yang nak sampel? Ini untuk cerah, bersih, hilang keputihan. Siapa yang Mami sedang nikah boleh syendat. Okey, yang ni Okey, sampel kiranya 2 yang kali je cuci. Nampak jadi dia tu best sangat. nampak jadinya. Ya ni, yang ini kuncup belian yang saiz 5 ml. Yang Yang ini saiz ni- 40 ml. Okey, Tapi Kak Yaya nak bagi yang ni. Sebab Okey. apa? Harga murah, Kak nak bagi murah-murah bawah RM10. Siapa nak komen? Okey. Siapa nak? Maksudnya korang yang tak berani nak beli ni, tapi korang nak tahu keberkesanan dia macam mana, korang Yes. boleh dapatkan yang ini. Sampel saja. Harga Tak, bawah tak. 10. Okey. Tak ada orang buat yang sampel. Kak Yaya je buat sampel sebab apa? Ramai sangat Mami dia pakai yang sampel ni, boleh pakai 7 hari. Nampak macam ni Azal tengok Azal tengok Kak Yaya buka Okey. Kak Yaya punya ni pekat, dia bukan cair-cair. Dia adalah concentrate liquid. Wangi. Nampak dia bukan cair, dia pekat. Nampak dia pekat tak? Betul lah Kak Yaya. Dia pekat tak? Dia bukan cair. Pakai sikit pun dah boleh ni. Sikit. Sebab tu boleh pakai 7 hari seminggu sayang. Mami boleh try. Kecil macam ni 7 hari seminggu Kak. Ya, itu sebab Kak Yaya cakap. Okey. Kak Yaya berani kuas sampel. Orang kata, Kak Yaya kenapa nak kuas sampel ni? Ah. Okey, yang ni Azal tahu tak berapa bulan boleh pakai? Berapa bulan? 2 bulan. Nampak macam gini 2 bulan boleh pakai. 2 bulan boleh tahan. Yes. Okey, sekarang kita tak nak banyak cakap Kak. Okey, kita buka Akan yang nak ni. bagi berapa harga ni? Saya nak bagi harga murah berapa MA saya boleh bagi, tolonglah. Nak bagi Harga? Mami. Apa? Siapa berapa nak bagi ni? Berapa nak bagi harga ni? Wash. Sekarang 15.90 sen. Sekarang harga okey. RM5 saya nak bagi harga murah sangat. Murah dia tu murah macam mana Kak? Gila-gilos nak bagi, tapi komen ada kat situ saja. Okey. Suruhlah dia. Okey, komen satu komen satu. Siapa yang nak sampel harga bawah RM5 ke bawah 10 Kak sebenarnya? Kita bagi hint. Okey, kita nak Okey. bagi harga murah untuk 7 hari boleh pakai. Kak Yaya nak bagi, tolak semua voucher bermula dengan harga RM8.90. Harga RM8.90. Komen. Kalau nak komen satu. Kalau nak komen Boleh satu. pakai 7 hari, lebih daripada 7 hari. Betul. Test dulu, test. Test dulu. Kalau tak berani beli yang ni, korang boleh beli sampel. Sampel Yes. RM8.90 boleh tahan 1 minggu, 7 hari, 7 kali pakai. 2 kali pakai dah nampak keberkesanan. Betul Cepat tak? beli, saya nak masuk. Lepas ni kita buat produk baru. Betul. Korang nak komen naikkan sampai 200 mosan. Saya nak tengok 200 mosan. Masa boleh pakai ke? Boleh Apa tak? macam Masa on. Masa haid boleh. Ya, boleh pakai tak? Boleh cuci, memang bersih, wangi. Okey. Cukup dah komen. Okey. Buka ni. Cukup dah komen, tak komen Cukup. lagi. Komen. Kejap. Saya minta 200, 170 lebih. Lagi. Saya nak 200 mosan. Harga sekarang 15. Share lah banyak. Sekejap lagi kita turun. Azal, Okey. minta lah diorang share. Saya minta diorang share. Saya minta diorang share. Korang share sekarang? Share. Share sekarang? Diorang je. Share sekarang? Tolonglah minta lah. Share sekarang. Kalau tak cium seorang. Share sekarang. Harga asal jangan beli. Harga asal jangan beli. Tengok beg kuning harga belah-belah jangan ambil. Tengok beg kuning sekarang harga belah-belah jangan ambil. Gentle. Yang tengah pin tu. Sekarang dah pin. Okey, Kak. Kak. Dah banyak Kak? Dah banyak nak? Dah berapa orang? Dah banyak. Dah 200 lebih yang nak. 200 lebih. Akak kena buka sekarang. Okey, Sebab boleh. saya dah paksa tadi. Okey. Kira. Okey, Okey.
Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia geng. Harga asal yang ini, harga terkini yang ini geng. Dapat sampel boleh tahan 7 hari, 7 kali pakai. 2 kali pakai dah nampak keberkesanan geng. 2 kali je. Betul. Tak percaya boleh baca review. Pengalaman orang lain pakai. Betul. Betul geng. Jadi korang tunggu apa? Tengok beg kuning sekarang. Harga mana korang dapat, itulah yang korang akan beli. Itulah yang korang akan dapat. Okey? Terus. Harga asal dia 3 berapa? Harga asal 15. Harga 15. Harga asal RM15.90. RM8.90. Sekarang harga drop RM8.90 sahaja. Kak Ia punya kunci dengan saya kan dia tak cair. Betul, dia pekat. Sebab tu boleh pakai comel macam ni. Boleh pakai 7 hari, 12 ada mami pakai sampai 12 hari. Betul. Tak payah cakap pasal tu lah. Yang mana nak pergi travel, yang mana suka travel jauh-jauh, malas nak bawa besar-besar macam ni, sediakan yang kecil-kecil macam ni, sampel macam ni, senang. Letak dalam beg skincare korang ke, letak dalam beg sabun toiletries ke, boleh tahan. Boleh bawa ke mana-mana, senang. Harga pun murah-murah. Harga asal RM15.90, sekarang kita bagi RM8.90 sahaja. Ya, RM8.90 cepat. Okey. Siapa nak cepat laju. Ya, korang yang mana dah dan beli, tekan yang mana dah beli, tekan dan beli. Okey, cepat. Dah buka. Betul. ke? Dah buka. Dah buka kan? Harga dah RM8.90 kan? 20 unit lagi. 20 unit saja tinggal. 20 unit saja tinggal. 17 unit lagi. Betul. 17 unit saja lagi. Mana komen? Saya tak dapat baca. Ni kita tolong. Cepat Raihan. Okey. Kejap lagi saya rehat. Sabar. Kejap lagi saya tidur. Wash untuk Cik Bunga. Ya, betul. Ya, untuk Cik Bunga. Betul, untuk Cik Bunga kita. Betul. Cik Bunga wangi, bersih. Kalau ada gatal-gatal tu hilang Zai, insyaAllah. Kak, Zai laki nak pakai kat mana? Laki tak payahlah. Tak payahlah. Laki tak payahlah. Tapi kalau ada isteri, abang-abang, brother-brother dalam ni, mana-mana yang ada isteri, yang ada adik ke, yang ada kakak ke, yang ada anak beranak ke, dia rasa nak bagi pakai, bagi kak. Betul. Belikan bang, belikan brother. Belikan untuk kita punya keluarga bang. Tak ada masalah bang, beli je. Tak ada siapa nak marah. Tak ada siapa nak marah bang. Betul, tak ada siapa nak marah bang. Duit abang. Ya, okey. So, siapa yang dah beli dah? Dah alright. Okey. Okey, saya tak letih, saya relax je. Saya tak penat. Kau nak duduk. Saya hari-hari minum air 100 plus ya. Ya ke? Apa penat? Mana ada? Minum Tun Teja lagi takkanlah penat. Aja orang. Oi, terbalik lah. Okey. Alright. Okey. Lawa sangat awak hari ni. Sirup tu Mama Lisa tanya. Sirup untuk apa? Sirup untuk baja Cik Bunga. Betul, sirup untuk baja Cik Bunga. Kita kalau ada tanah, kita nak bagi tanah tu subur, kita kena baja dia. Yes. Lebih kurang macam kita lah, kita ada Cik Bunga nak bagi dia subur, bajakan dia. Bajakan dengan sirup daripada yang mana macam gelap-gelap tu Hazan. Dekat Cik Bunga tu boleh cerah. Kan awak-awak. Ya, awak-awak kat dalam ni muda-muda, kau nak cerah. Betul. Mesti nak hilang keputihan. Mestilah. Itu masalah yang paling utama kan. Masalah-masalah kemudian akak-akak abang-abang saya tahu, saya faham masalah. Abang tak payahlah. Akak-akak saya faham masalah yang mana ada masalah keputihan, yang mana ada masalah white yogurt, masalah berbau ke apa semua tu. Saya faham. Jadi inilah penyelesaian dia. Inilah ikhtiar dia kak. Betul. Sebab tu kena pakai tu cuci. Betul. Okey, dah center dah yang dah beli yang ni. Siapa nak sirup tak dia ada orang minta combo. Ada orang minta kuncup blend kat dia dah bagi dah. Apa lagi orang nak ni? Okey, bagi tahu kat dia buka. Siapa nak? Korang nak apa lagi tadi? Anak tak combo Hazan. Kalau nak combo Hazan, komen nak. Kita tengok berapa orang yang nak. Betul. Kalau nak combo Hazan, komen nak. Komen nak. Tengok. Jom kita masuk tengok. Betul. Mal masuk, ada Iqmal ke? Hai Iqmal. Ada orang tanya, anak-anak boleh pakai ke? Boleh. Lagi bagus anak dah pakai. Memang boleh pakai. Lagi bagus anak dah pakai. Iqmal, thank you Mal. Anak dah memang boleh pakai. Bersih nanti. Betul. So, awal umur balik. Betul. Akhir balik boleh. Betul, start je korang yang mana perempuan dah start je orang kata datang bulan apa semua dah boleh. Yes, betul. Boleh. Dah boleh try, dah boleh beli, dah boleh ikhtiar dah. Tak ada masalah. Pakai dia kena pakai macam ni tau. Lepas you pakai kuncup belian mesti pakai serum.
Sebab serum ni dia baja balik kat Cik Bunga tu. Oh ya ke? Dia tu macam muka lah kan. Oh, ya, Kita betul. cuci, lepas tu baja balik. Betul. Sebab ada yang pakai, ada kat boleh tengok review kat Yaya. Okey. Masuk tekan klik je kita punya produk, boleh tengok review yang mengatakan ada kakak kat sini, adik-adik kat sini juga yang ada keputih banyak, dia pakai dalam masa 5 ke 6 hari tu alhamdulillah nampak dah. Berlambak feedback, berlambak testimoni kan. Sebab tu kalau untuk kuncup belian ni, untuk serum ni saja, okey, yang ni kita dah jual dekat untuk satu single ni 20,000. Betul dah. 20,000 unit. Unit. Yes. Maksudnya dah 20,000 cik bunga yang wangi dah sekarang. Dah Belum 20,000 masuk. cik bunga yang berkesan. Ya, betul. Kalau rasa tak percaya boleh tengok sendiri feedback dekat kedai Mami Yaya ni kan. Okey. Memang kena cuba ya Azan Okey, betul. sebab sekarang ni malam ni Okey. Kak Yaya dengan Azan ni nak bantu adik-adik, kakak, my mami yang macam umur Kak Yaya 40 tahun Okey. ni. Okey, satu lagi umur yang macam Kak Yaya Azan nak cakap sikit. Kita share. Okey, Share silakan, sesuatu silakan. yang baik. Umur 40 tahun macam Kak Yaya ni memang akan ada masalah dah. Masalahnya hormon kita orang tak balance. Oh ya. Sebab saya yakin ramai mami kat dalam ni juga. Yang umur macam kat umur 40 memang ada masalah tak balance. Jadi tu hormon tak balance, ada masalah macam keputihan pun ada juga. Kita orang ada juga benda tu. Lepas tu masalah kemarau, tersangkut-sangkut, okey, faham. tak ada, semua tak ada lah. Faham. Jadi tu kenapa Kak Yaya ajak tak kira usia hari ni, anak dara ke, mak dara ke, mesti pakai set penjagaan. Macam kita jaga muka kita, satu kita jaga kat cik bunga kita dengan cik pengembar kita. Betul. Macam tu. Setiap wanita dalam dunia ni kita kena ingat satu benda. Kita ni diri kita ada mahkota. Mahkota kita kena jaga bukan setakat atas ni je. Yang lain punya mahkota pun kena jaga. Kena sentiasa rawat, kena sentiasa utamakan. Jangan lebih kurang dengan kita punya cik bunga. Jangan lebih kurang dengan kebersihan cik bunga kita. Yang tu yang paling kena jaga sekali. Ini ikhtiar dia. Pencuci dan siram. Ada pencuci, ada siram. Ada juga yang ini untuk dalaman punya apa orang kata? Contoh kan? Ikhtiar lah. Betul. Kita hijau ni, Hazal kan? Kita Betul. hijau ni, dia kalau macam awak pakai apa je semua benda tak jadi, awak kena pakai dalaman. So dalaman awak tu awak kena betulkan dulu. Kena minum ni kita panggil booster. Oh, booster. Ini dah booster dia. Oh, ini orang kata menambah, orang kata mencepatkan lagi. Mencepatkan lagi kebersihan. Cepatlah. Penjagaan. Ya, sebab tu ada yang haid tak teratur. Okey, minta maaf tau kalau Kak Ai sebut ayat tu macam tak berapa nak betul sikit. Tapi faham tu haid tak teratur. InsyaAllah sebab ada dah mami kat sini, ada yang mami ni 6 bulan lepas dia bersalin, dia tak datang terus. Dia tak beli dah ni? Bukan, tak datang haid. Saya ingatkan terlalu berkesan sampai dia dah tak beli dah. Saya ingat macam gitu. Lepas tu dia ambil sebulan ni. Alhamdulillah lepas sebulan dia ambil teratur balik. Itu kita kata sebab dalam ni ada jus anggur hitam. Jus anggur hitam, ada sarang burung. Mami yang pregnant boleh, mami pregnant tak boleh minum Mami yang dalam pantang sangat bagus. Ada halia. Kat dalam ni. Bagus sangat. Ingat mami pregnant tak boleh tahu, tak mau. Ya, tak mau. Lepas pregnant nanti baru boleh. Ya, tapi lepas pregnant baru boleh. Ya, tapi awak boleh ambil yang ni. Kalau orang pregnant boleh ambil yang ni, boleh ambil yang ni untuk cuci. Betul. Boleh. Untuk luaran boleh. Dalaman tak mau kacau dulu Dalaman rehat dulu. Okey. Apa ni? Azhar rasa kan? Azhar rasa cuba Azhar bau Bau yang punya ni. Saya bau ni lah. Bau. Inilah pencuci dia kan Bau. pencuci Bau apa? bunga lah. Bau apa? Dia macam mana cakap bau dia. Bau apa? Dia wangi yang saya tak tahu wangi apa punya fragrance saya tak tahu. Tapi dia wangi. Okey, kita tak ada fragrance. Tak ada fragrance. Okey, saya tak tahu bau. Okey, akak kena bagi tahu saya punya bau apa. Saya tak pandai. Itu bau bunga ros. Oh lah, ya ke? Ya. Bau bunga ros. Bunga ros zaman dulu tu dia. Ya Allah. Ya, bunga ros orang kampung dia, macam itulah bau dia. Lah. Dia sebab tahu tak kenal dia sebab orang awak Gen Z dia. Saya tak tahu pun. Lepas tu pekat lah kak. Pekat. Lepas tu isi air bubuhkan debu tak banyak sangat. Sebab kita kalau untuk cik bunga kita pH kena stable. Baru boleh tak bau dia boleh hilang kata-kata bakteria yeast tu boleh hilang. Okey, kita bagi cuci sekejap lagi kan berbuih pula kat situ. Okey. Okey, nak dulu tangan awak sebab tu sabun ya. Wangi lah. Betul lah kak, bau ros tu kuat betul lah. Ya, itulah dia. Tengok. Buih dia tak banyak sebenarnya. Tengok senang tak?
cuci. Betul, senang Duit je. dia tidak banyak. Lepas tu baru pakai serum dia. Serum ni baja balik cik bunga awak. Kiranya macam tu. okey. Faham tak? Saya rasa ini adalah set yang paling bijak sekali saya pernah jumpa. Betul. Sebab tu Set akak yang paling bagi bijak ni sekali. dekat set Azhar. Okey. Ya, Ya kak, dan lap dengan wet tissue pun baru dia stay ya. sebab tu wangi kan. Okey. Okey. Alright. Sambung kita, sambung. Korang ada apa-apa soalan tak? Korang nak yang mana satu ke? Korang bagi tahu kita orang. Kita orang buka beg kuning yang mana korang nak. Beg kuning. Korang nak apa? serum tak? Korang nak serum tak? Serum strawberry ni. Korang nak serum strawberry tak geng? Siapa nak set Hazar? Siapa nak set Hazard? Saya nak bagi tahu kat sini, saya ada buat set saya sendiri. Sebab saya suka hati saya lah, saya nak buat set saya sendiri. Okey, set saya sendiri tu, ini, korang akan dapat satu pencuci Cik Bunga, satu serum untuk Cik Bunga, serum baja untuk Cik Bunga, dan yang bestnya, harga asal untuk ketiga ni, saya nak bagi tahu 2 serum, satu pencuci, 3 barang ni harga asal 200 lebih, betul tak? Betul Kan? 200 lebih. Tapi saya nak bagi korang, disebabkan set nama Hazan, saya nak bagi RM69.90. Betul kan? Jadi kalau korang nak, ya, RM69. Harga 3 ni RM69 sahaja. Jadi kalau korang nak, korang kena komen nak. Korang komen nak 200. Saya nak tengok 200 nak. Kita open. Set Hazan kita open. Nak, okey, Gemal no nak. Cantik. Okey, nak. Nak bagi siapa? Rasanya Gemal tak payah kot. Tapi tak apa, saya faham awak support saya, thank you. That's right, love you. Okay. Alright. Okay. Saya nak naikkan komen sampai 200 nak saya open set Hazan. Set saya. 3 harga ni, 3 barang ni harga asal dia 200 lebih, okey? Pencuci dan 2 serum. 2 serum flavor strawberry. Okey, tapi harga kita nak buka untuk set Hazan RM69.90 sahaja, geng. Kalau korang betul-betul nak, okey, Kak. Kak dah 300, Kak. Dia tertutup komen dia kan. Komen tertutup. Okey. Okey. Agak dah 300 orang nak, Kak. 300 nak. Okey, Azhar. Okey, betul okay. nak ni. 300 ni betul-betul nak Awak nak bagi Kak, berapa? saya Awak nak bagi, berapa? Kalau okey. 300 nak bagi berapa? Saya dah cakap tadi saya nak bagi harga 69 dan saya stick dengan harga tu. Okey, betul boleh? Saya stick harga tu. Okey, boleh. 2 barang, satu ni, satu pencuci, 2 serum strawberry. Yang function ni saya nak bagi RM69.90. Okey, dapat tudung. Dapat tudung. Yes, dapat tudung lagi. Dapat tudung ya. Dapat Ya. tudung saya. Dapat tudung buat tambah-tambah collection lah, geng. Akak-akak, adik-adik. Okey. Okey. Okey, sekarang ni Azhar nak bagi berapa orang? Saya Suami kan nak- fan Azhar, nak bagi berapa orang? Saya nak bagi, sebab dalam ni tengah ramai, jadi saya nak buka 30 set dulu, Kak. 50. Azhar sial lah 300 tu. 100 set boleh? 100 set boleh? 100 set boleh? Kalau akak berani bagi, saya berani buka. Kita berani je bagi, tapi orang yang minta 300. Habis aku nak buka 300. 100 set? 300. Okey, kita buka 300 stok. Harga dah 9. Harga RM69. Harga dalam live ni sahaja. Kita buka 300 stok 300 orang je akan dapat set saya ni. Okey? Untuk ni penjagaan aset atas bawah. Betul. Penjagaan untuk- set atas bawah. Ya. Okey. Alright. Nak betul-betul nak? Betul-betul nak. Bukan harga 300 tau, 300 set. Harga 3 ni RM69 sahaja. Ya, dapat tudung lagi. Ya, dapat satu pencuci yang boleh tahan 2 bulan lebih, kan? Ya, betul. 2 bulan lebih. Dapat serum. Serum ni boleh pakai dekat Cik Bunga korang, boleh menjaga kebersihan Cik Bunga korang, kecerahan Cik Bunga korang. Okey, Betul, komen nak okey. sebab Admin cepat buka. Admin, cepat buka. Okey, buka 300. Kita Buka tengok laju tak 300 set untuk set azan. 300. Okey, jangan beli harga sekarang, jangan beli harga sekarang. Kita standby, relax. Azan, kata kat Dora, kena buat payment terus, kan gebuk tak dapat. Kalau lewat tak dapat. Dapat tudung ni. Masa live sahaja. Masa live je dapat tudung dan masa live sahaja dapat harga ni. Jadi ready, boleh saya buat kiraan tak? Boleh. Dalam kiraan 5, 4, 3,
1. Let's go guys. Tekan beg kuning. Ada voucher sebanyak berapa persen kak? 18%. 18%. Kalau korang pandai adjust voucher, korang akan dapat harga lagi rendah daripada RM69.90 ni. Dapat apa? Kalau korang spend RM69, korang akan dapat 2 serum strawberry flavor dan 1 pencuci yang boleh tahan 2 bulan lebih. Ini untuk menjaga korang punya cek bunga dan cek apple berkembar, betul tak? Ya, betul. Cek apple berkembar, ya. 2 in 1, bukan barang satu je geng. Natural. Okey. Bahan semua natural Bahan semua natural, bahan semua tak ada, orang kata tak ada campur-campur benda-benda bukan-bukan ada kelulusan semua. Dan yang saya tahu apa tak? Benda ni homemade. Homemade, yes. Homemade. Resepi turun-temurun. Ini resepi turun-temurun, tak ada kacuk-kacuk, tak ada orang kata tambah benda-benda lain Tak ada kacuk-kacuk barang Aduh, tak ada. Ingat pula ni. Ya, memang harga tengah mood dapat tudung lagi. Iqmal dan order, terima kasih Iqmal. Yang mana dah dan order boleh update dekat komen, boleh komen sekarang dan order. Dan order cepat. Kalau korang tak nak bayar guna online ke apa, korang boleh ada COD. COD ada kan? Ada. COD ada. SP later ada, semua pun ada. Betul. Yes. Bateri habis. Jangan risau, ada yang kata bank dah okey dah 12.5 dah. Ya, 12.5 bank dah buka balik dah geng. Iqmal beli kat siapa? Tak tahulah. Aku tak tahu. Beli kat Makul. Beli yelah, beli untuk kawan-kawan je apa. Iqmal bagus orangnya, Iqmal pemurah orangnya ya. Okey. 10 Beli untuk mak ya. Betul. 69 Bagus. cepat. Kepada adik-adik, abang-abang, kakak-kakak kat sini nak beli untuk orang lain pun boleh, tak ada masalah. Nak belikan, nak hadiahkan untuk adik-adik ke, untuk kakak-kakak, untuk mak-mak, boleh, tak ada masalah. Contoh Iqmal Nur, nampak? Dia belikan untuk mak dia, bagus. Nampak? Macam tu lah bakal suami yang saya nak. Dia berfikir secara matang dan panjang, ya? Okey. Hai AG. Sibuk je hai kat AG. Aku yang banyak jerit hai kat AG. Beli. Macam gitu je. Macam gitu je. I tak nampak. Oh, tak nampak. Okey, patutlah. So, Palawai, thank you. Guys. Okey, saya masuk. Okey, stok dah tak banyak geng. Stok dah tak banyak. Dalam live ni sahaja. Dalam live ni je dapat harga macam ni. Harga asal 200 lebih. 3 produk ni 200 lebih. Memang tak masuk akal. Tapi dalam live ni kita bagi harga RM69 dekat korang. RM69. Pandai adjust voucher dapatlah harga lagi rendah daripada RM69. Sebab 10 minit lagi kita nak end. Nak end dah. Oh lah. Okay, jom kita settlekan. Okey. 10 minit je tinggal baki end live ni. Live end ni. Sudah kembali lagi. Iya, alah Cina ni sudah datang apa. Jadi kasih tahu apa tak? Okey, kasih tahu lah. Kasih tahu lah. Oh, saya kasih tahu. Kasih tahu, you sedang rehat. You sedang rehat, kasih tahu saya lah. bukan rehat, saya kasih you punya followers tengok you. Dia semua mau tengok you juga. Ya ke, saya tak mau kasih kacamnya kan. Tapi ni sudah kacau, sudah mau tutup kedai. Okey, mau So tutup ini kedai. produk saya explain. Kat saya Betul. punya followers juga kan. Tadi ada seorang tanya. Betul. Tak tahu produk ni apa. Saya Betul. produk ni is like a face wash for your bunga. Okay, bunga So, ni ada kat perempuan saja. Sudah Sudah soal ke? Itu sangat cepat weh. Sudah soal ke? Sudah soal ke? Betul kan sudah soal? You kasih tipu sama saya? Betul ke? Sudah soal. Tak sempat explainnya. Kalau nak bagi tahu. Kalau nak kasih komen nak korang. Sudah soal ke? Wah, saya banyak happy sudah soal. Ya Tuhan, sudah soal. Ayo, Eji baru ini macam sudah Saya baru soal. mau explain ni apa sudah soal macam mana. Tak payah explain. Wah. Mau lagi ke? Mau lagi ke korang? Lorang mau lagi ah? Lorang mau lagi Kita ah? mau tutup kan? Tapi kita kasih habis lah. Kita ada lagi 10 minit. Kita ada lagi 8 minit itu macam ah? Ya, saya mau kasih dia rehat sebab tu saya masuknya. Dapat RM60. Wow, you orang sangat pandai menggunakan duit you orang. Semangat, korang semua. 10 set terakhir sebelum kita end lah. 10 set. 10 set hazard set ni. terakhir. Ini macam sudah habisnya. Ya, ini joget-joget sikit sudah habis dah. Sudah. Ini macamnya kasih habis lah. Betul. Okey. Sebuah set terakhir sekali lagi explain.
ini adalah pencuci bunga you. Betul tu, Lepas betul tu tu. kali beli ini set Hazan kan, dia datang bersama Betul. 2 lagi serum. Betul. Harga sebenar berapa? Harga sebenar untuk 2 serum dan 1 pencuci Casio RM299. Bukan itu saja. Ada tudung lagi. Wah, banyak betul lah bagi. Tudung juga percuma mau bagi you. Banyak betul lah bagi ni. So kalau beli ini semua kan kasih percuma tudung. 4 item you akan dapat 2 serum, 1 pencuci, 1 tudung. Harga cuma RM69.90. 9%. Tinggal 4 set Saya sahaja baik lagi. kerja korang. Saya baik dua sangat cepat. Wah. Sudah mau tutup kedai awet. Okey. Aduh. Guys cepat, okey kasih Abel, kasih Azhar rehamnya. Saya sayang lah orang, saya mau nangis lah ini. Saya mau Korang nangis memang lah. hebat sekali. Korang sangat hebat lah. Yes, sudah mau kasih rehamnya. Ya. Tinggal 4 lagi. Kasih beli, kasih Abel licin Tinggal 2 set sahaja lagi. Sudah 2 tinggal. Kalau betul mau saya beli dua-dua serentak. Cepat guys, dia mau video call. Sudah mau Saya watching sudah video rindu. call. Saya sudah rindu sama itu orang . Lu pun tahu siapa orang dia . Tak payah kasih tahu lah, sudah tahunya. Jealous kasih tahu, jealous kasih tahu Dia lah. boleh fikir punya kan. Dia cemburu kasih tahu lah. Apa mau cemburu? Saya ada saya punya Oh ya ke? Ayah You sudah, punya, saya tak mau ambilnya. sudah dapat satu rahsia ini hari. Juga dia punya. Tak ada siapa pun tahunya kan. Ya ke? Okey. Sudah habis ke? Sudah ada berapa stok lagi bang? Satu lagi. Satu. RM5 pula dah 5 minit. 5 5 minit mau habis lagi. itu kedai tinggal satu Tinggal saja. 1 set saja lagi. Dapat 2 serum, 1 pencuci. Jonggot pula, Apa you jangan cakap bukan-bukannya lah. Pencuci apa ya nama? Cek bunga. Cek bunga. Saya sudah lupa. Okey, 1 pencuci cek bunga. You akan dapat 2 serum, 1 tudung free punya. Percuma itu duduk. Harga RM299. Sekarang kasih yo. Alhamdulillah. Bayar sekarang sudah habisnya. Sudah Okey habis. Azam, boleh duduk tepi. Saya pun sudah rehat. Sudah rehat. Macam Cina betul lah. You kan darah Cina. Saya memang, you sudah tahu kan saya darah macam mana? Ya, Saya I sudah tahu. cari itu sudah campur-campur kan? Saya cuma campur-campur darah. Saya ada Melayu, Cina, India semua ada kan? Melayu, Cina, India semua ada. Ya. Gengnya. Okey, Alhamdulillah, syukur Tuhan. Alhamdulillah kita dah dapat target kita hari ni. Ya. Jadi macam mana ni kalau dah kata ni macam Kalau mana? ni sekolah Azim Pandai kan saya kan? Ya, pandai. You memang pandai lah. Apa tu? Yelah, sudah spam rehat lah semua. Siapa suruh spam rehat ini? Bersembang biasa. Sembang biasa. You mau tanya soalan sila. Saya jadi Okey. pengacara hari ni. Okey. Apa you mau kasih tahu sama dia? You orang tanya dia tanya saya nanti. Saya kasih pengacaraan di sini. Halo guys, bersama saya. Betul. Apa soalan you mau tanya sebelum tutup di kedai? Okey. Sila. Sabar, saya tak boleh rehat. Ini payment 2 jam punya. Boleh habis 2 jam. You orang Tak boleh jangan rehat. risau. Just pasti rehatnya. Betul. Pengacaraan. Okey. Ya, siapa tahu apa Korang tu? salah. Kasih tanya soalan tak nampaknya ni. Yang nak RM5 pula. Sudah tutup kedai you. Sudah tutup kedai. Ini sudah closing. Minum air dulu ada suruh. Mana air you? Saya sudah minum tadi. Sudah minum air orang. tadi. Okay. Siapa favourite person you? Tak payah tanya, sudah tahu Ini lah. soalan semua sudah tahu. Kasih tanya lagi. Satu Malaysia sudah tahu lah. Siapa awet saya itu tak payah tahu. Itu tak penting tu you orang. Dia saja penting seorang. Okay. Hai Kemah. Oh, Kemah sama masuk ah. Ji, kita mau tahu lah siapa you punya awet You jangan cerita sendiri, cerita you aja kasih masuk saya campur ah. Ini orang suka juga tau. Kenapa? Mana takut kenapa lah? Kemah perhati, okay? You kasih perhatian ah. Okay. Perhatian sama dia. Okay, perhatianlah sama aku. Apa itu? Sangat lah cuy orang. Sebab bahasanya. Cara minum, macam mana? Ini bukan minuman ah. You orang mati kalau memang minum ni tak boleh lah. Ini boleh minum tapi ini sudah boleh tidak minum. jual. Ini sudah boleh. Ini Sudah tutup tidak kedai jual. kan? Sudah closing mah. Harry CCTV buat. You ada tiga seginya. Mana You jangan itu macam. Saya tak suka itu tiga segi dah. Saya sudah kasih tahu Harry kerja punya mah. Ini kau bercinta kan? Dia hanya satu line ah, tak tiga segi no ah. No lah. Jangan itu macam. Harry itu kerja. Ikmal itu cinta. Ya sudah mengaku Ayo, sudah jelas lagi tersuruh. Tadi
sudah jelas lagi clear man. Lagi seluruh punya. Okey, mesti kemak Nazrul baik dulu kebegat sabar lah. Eji memang kembar. Saya mau tanya, tadi saya cakap itu macam Iqmal ada ke? Kalau Iqmal ada saya malu. Saya cakap dia sudah perhatian. Ada wow. Ada. Saya mau end lah, saya malu. Dia sedang perhatian you. Dia tak ada saya tak malu, dia ada saya malu. Kasih kuah you. Iqmal, nanti kita selingkuh, okey? You kasih kuah lu Iqmal, nanti mau jawab soalan. Saya malu lah. Okey, sudah lagi 2 minit lah korang. Boleh kasih wish sama Azan dulu. Okey, biar saya wish sama you guys. Okey, you kasih wish. Saya dengan AG dan semua di sini mahu mengucapkan terima kasih pun. Ya. Sebab sudah membantu dan memberikan kewangan. Ya, sudah memberikan kewangan untuk kami pun. Okey. Boleh cari makan lah ni. Jangan lupa selalu support Mami Yaya. Kalau yang mana mahu mencari ikhtiar untuk menjaga kedalaman wanita pun, boleh mencari Mami Yaya. Betul. Okey, boleh follow My Soulmate. Apa nama tu Mami? My Soulmate, you kasih search saja. You kasih search My Soulmate. Itu ada, itu Mami Yaya. You mau betulkan you punya dalaman perempuan, you kasih cari Mami Yaya. Tapi di produk kan, sebelum tutup kan, memang kasih real punya. Saya lelaki pun kan, ramai feedback. Tak pakai lah. I mau letak mana? Itu atas bawah saja. I ingat you mau bercakap you pakai. Saya pakai lain lah. Alright. Tapi itu kalau pakai kan, memang keberkesanan lah. Memang keberkesanan lah. Ramai orang sudah kasih feedback so bagus. So hari ni kan, Hazan lah kan, bukan semata-mata untuk lah saja. Untuk bantu you guys orang juga. Betul. Untuk you kasih itu ke perkahwinan kan? Selamat lah. Ya betul. Kenapa bukan? Sebab itu banyak rumah tangga kan, banyak problem kan. Sebab inilah tak jaga. Banyak gaduh sebab ini ah. Ya. Kena jaga kakak saya semua kan, harus jaga. Thank you ah. Terima kasih semua sudah support ah. Thank you semua. Okey, saya mau sudah boleh. Sudah ke? Boleh. Okey, kata terakhir. Kata-kata terakhir, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pick up line satu untuk siapa? Untuk Iqmal ke? Itu orang semua lah. Takkan itu seorang saja. Itu semua lah you bagi. Iqmal, apa beza you dengan Akon? You mesti tak tahu kalau Akon itu dia sejukkan ruangan ini, tapi kalau you sejukkan pandangan saya selamanya tak jadi tu, tapi tak apa. Sudah beku mata. Sebab sejuknya terpandang. Ya sudah penat, mana boleh pick up line no. Okey guys, terima kasih semua. Bye bye everybody. Thank you so much. Next time kasih jumpa lagi. Bye bye everybody and everything. Iqmal. Okey, bye bye. Sudah tak sabar weh. Sudah boleh